Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bertemu lagi dalam sesi TikTok live saya Badrul Aini Bishari. Pada kali ini kita akan bacakan sebuah kisah dari kisah buku cerita kanak-kanak bahasa Arab, mana saya akan dalam sesi live ni saya akan tunjukkan cara bagaimana saya menjalankan ini, kira macam simulasi ataupun demonstrasi kelas baca buku cerita bahasa Arab. Dengan modulnya ialah membaca, membariskan dan menterjemahkan teks kisah kanak-kanak ni lah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Mana kelas kami ni menggunakan medium yang bukan medium TikTok ni lah. Saya difahamkan ada beberapa benda yang tak boleh disebut rupanya. Live sebelum ni saya memang bantai. Cuma dalam sesi simulasi ataupun sesi live TikTok ni, saya hanya tunjukkan simulasi dan demonstrasi lah bagaimana kelas saya berjalan pada setiap minggu. Ada dalam sebulan adalah 4-5 kali perjumpaan, tapi jadual kelasnya ada hari Isnin, ada hari Selasa, ada hari Rabu. Macam ni saya baru habis kelas tadi dengan peserta kelas hari Rabu. Ada hari Khamis dan ada hari Jumaat. Jadi boleh pilih lah kalau nak masuk hari Isnin sahaja. Contohlah free, kelapangan masa hari Isnin saja, saudara-saudari, tuan-tuan perempuan boleh masuk kelas hari Selasa sajalah. Kalau free hari Rabu, boleh masuk kelas hari Rabu sahaja dalam sebulan. Kalau rasa ada masa lebih, boleh masuk lebih pada satu kelas. Saya akan bagi combo lah, diskaun lah sebab join lebih pada satu kelas. Okay. Jadi saudara-saudari yang ikuti live ni, sebabkan TikTok ni dia tak boleh komunikasi dua hala secara lisan, jadi saya sahajalah yang akan baca baris. Dan sebelum saya bagi cadangan terjemahan saya, mungkin pada saudara-saudari yang ada nak type di ruangan komen tu boleh lah. Dan kalau nak tanya lanjut berkenaan dengan kelas dari sudut yuran, dari sudut medium apa, kelas saya ni pukul 9.30 malam. 9.30 malam, 9.45 malam tu kami akan buat kelas lah. Setiap hari Isnin. Jadualnya Isnin ada, Selasa ada, Rabu ada, Khamis ada, Jumaat pun ada. Tapi boleh pilih lah masuk satu hari saja ataupun lebih daripada satu hari pun boleh lah. Cuma kalau hari Isnin, setiap hari Isnin sajalah. Kalau Selasa sajalah. Dia ada grup masing-masing lah. Dan jadual setiap buku cerita yang dibaca pada setiap kelas tu tak sama. Okay. Setiap kelas tu buku cerita lain-lain lah. Jadi ada pelajar Isnin yang masuk kelas Isnin, lepas tu hari Selasa saya tak baca, saya nak baca. Jadi dia masuk dua kelas. Dia masuk Isnin dan Selasa. Jadi dia dapatlah diskaun yuran bulanan. Okay, bab yuran ke bab medium ke semua tu boleh klik ataupun boleh klik pada butang service plus yang ada gambar anak panah kuning tu kan. Dan juga boleh DM saya lah, ataupun tekan link di bio saya, boleh kita sambung sembang-sembang lah nanti. Cuma ini saya nak tunjukkan simulasi ataupun demonstrasi macam mana kelas saya berlangsung lah. Baik. Husamun wa yaumul imtihan. Husamun wa yaumul imtihan. Okay, ini kita punya tajuk pada malam ni lah. Cuma kisah ni saya tak bawa dalam kelas-kelas saya. Jadi mana-mana yang saya baca dalam sesi live TikTok ni hanya untuk tujuan promosi lah, untuk jemput saudari-saudari ataupun tuan-tuan perempuan masuk kelas saya lah. Jadi kelas dalam kelas sama ada memang saya akan bacakan buku yang saya tak baca dalam kelas ataupun yang saya bagi dekat grup peserta lah. Kita guna medium lain juga untuk bagi bahan sebelum dan selepas kelas. Jadi, contoh macam ni, Husam wa yaumul imtihan. Husam nama watak utama kita, nama Husam, dan hari peperiksaan. Husam wa yaumul imtihan. Cuma saya menggunakan medium kisah kanak-kanak sebab dia ada pada genre kisah kanak-kanak ni, orang Arab dia akan tunjukkan kreativiti dia. Okay, kalau perasan kat sini dia ada hint dah apakah kisah ni berkisah tentang apa. Dia dah bagi hint dah kat sini sikit. Okay. Husamun wa yaumul imtihan. Husam dan hari peperiksaan. Okay, ini lebih jelas lah. Kenapa saya tak bawa kisah ni, sebab dia pecah. Dia kalau ni memang dia akan pecah lah dalam kelas, tak cantik lah kalau gambar pecah-pecah ni kan. Untuk tujuan promosi tak ada masalah lah. Okay, kelas-kelas saya memang macam ni lah. Saya akan cuba cari kisah yang ada gambar,
ada warna dan kalau boleh ada baris lah sikit sebanyak. Okay, bantulah. Sebab kami dalam kelas, saya dan peserta akan bergilir-gilir. Akan bergilir-gilir baca, bariskan dan terjemahkan. Sebab apa saya sebut bariskan walaupun ada baris? Sebab hati-hati. Kadang-kadang Arab ni rajin sangat letak baris tapi baris tu out. Baris tu ke laut. Okay. Ghadan yaumul imtihan. غدا يوم الامتحان بحث حسام عن قلمه الفضي وسط الكتب والكراسات. Nampak? Dah silap dah. Okay. Tak ada kata apa lagi dah silap dah. Nampak? Kurasat. Sekejap Okay. غدا يوم الامتحان بحث حسام عن قلمه الفضي وسط الكتب والكراسات. Ni ada silap pada huruf kaf. Bukan kaf fathah tapi kaf dhammah. والكراسات التي تناثرت فوق مكتبه وسط اللعب وأكياس الحلوى. لم يجد حسام القلم الفضي وسط هذه الفوضى. صرخ بغضب. Okay. غدا يوم الامتحان. Siapa tahu? غدا يوم الامتحان. Esok. غدا esok hari peperiksaan. Bahatha Husam. Saya dah banyak kali sebut dah. Bahatha ni, bahatha'an. Bahatha, sebelum nak letak dia punya makna, kena tengok dulu padanan yang datang selepas dia. Macam ni contoh, bahatha'an. Bahatha'an maknanya mencari. Kalau bahathafi, mengkaji. Okay. Bahatha'an mencari. Bahathafi, mengkaji. Jadi kat sini, Ghadan yaumul imtihan. Besok hari peperiksaan. بحث حسام عن قلمه الفضي وسط الكتب والكراسات التي تناثرت فوق مكتبه وسط اللعب وأكياس الحلوى. حسام mencari. Bahasaan mencari. Bahasanya bahasuan mencari. Pennya yang berwarna silver, warna perak. Wasata al-kutubi wal-kurrasat. Di celah-celah. Buku, kitab, jamak dia kutub. Kurasat, kurasah ataupun jamak dia kurasat ni nota, okay, buku latihan dan sebagainya. Allati tanatharat. Tanatharu ni muba'thara. Muba'thara dia maksudnya dia bersepah-sepah. Fawqa maktabihi, di atas meja. Meja Husam lah, hak ni balik pada Husam. Wasatal lu'abi wa akyasil halwa. Okay. Nampak tak dia cari pen warna silver, warna perak tu tak jumpa. Sebab apa? Atas meja dia bersepah dengan buku nota, buku nota atau buku latihan. Kemudian ada pula lagi mainan. Al-lu'ab makna mainan. Lu'bah jamak dia lu'ab, mainan, permainan, dan akyas al-halwa. Mainan dan bungkusan manisan. Halwa manisan ataupun dia panggil apa? Ma'auza'i. Akyas al-halwa maksudnya dia ada atas meja tu ada buku latihan, buku kerja, ada mainan dan juga ada manisan ataupun ada boleh juga plastik gula-gula. Tapi kita tengok gambar. Kalau nak tengok gambar. Tak berjalan pula dah. So dia beri contoh gambar pula tak ada. Mana manisan ni tak jumpa Tapi inilah mainan dia yang ada kat sini. Tapi dia ni maksudnya dia nak bagi tahu budak ni bersepah kan. Bersepah dia punya ni. Jadi dia mencari. Walaupun di sini wasata makna tengah-tengah. Tapi kita jangan terjemah tengah-tengah. Sebab dalam terjemahan kita tak pindah message. Kita pindah makna. Kita tak pindah makna, kita pindah message. Makna wasata kalau kita cari maknanya tengah-tengah. Tapi kat sini maksud celah-celah. Sebab kita pindah message. Message yang sampaikan ialah cari benda tak jumpa. Bukan ada tengah-tengah buku. Tengah-tengah buku buka tengah jumpa lah kan. Ini maksudnya ada celah-celah buku. Buku nota, buku latihan. Lepas tu ada mainan atas meja. Ada bungkusan gula-gula. Tak jumpa juga pen warna silver ataupun warna perak dia tu. Fiddah maknanya perak. Arab ni senang je kalau nak bagi warna dia. Satu yang af'al fa'ala, satu lagi dia tengok biji kopi.
Warna biji kopi, coklat kan. Coklat tu koko tu warna biji kopi. Warna dia macam biji kopi. So bagi bun tu biji kopi. Fiddah ni perak. Warna macam perak. Warna silver kan. Okey. Kemudian lam yajid Husamun al-qalam al-fiddiyya wasata hadhihi al-fawda. Husam ni tak jumpa. Dia tak jumpa pun pen warna silver, warna perak dia tu di tengah-tengah apa nama tu? Barang-barang yang bersepah. Fawda ni maksudnya kucak kacir. Tapi maksudnya barang-barang yang sepah-sepah lah. Kita pun dah cerita tadi kan. Sarakha bi ghadabin. Kemudian dia menjerit. Sebab menjerit kemarahan. Okey. Cuma jap kita tengok apa yang ada kat dalam gambar ni sebelum kita pergi pada muka surat berikutnya. Contoh alif ba jim. Dan ada lughatuna al-jamilatu. Ini satu ada satu lughatuna al-jamilah ni banyak program TV ataupun banyak juga artikel jurnal yang artikel surat khabar yang suka guna perkataan ni, lughatuna al-jamilah. Okey, bahasa kami yang indah, bahasa Arab lah. Kemudian ni riyadhiyat. Riyadhiyat siapa tahu? Matematik. Okey, qisasan wa hikayat. Cerita dan hikayat lah, kisah dan juga hikayat. Okey. Kalau siapa yang nak ni okey. Sebenarnya ni gambar ni dia 2 halaman sebelah-sebelah kan. Dia macam ni. Ni. Adalah dia bungkusan gula-gula dia tadi, mainan dia, cube Rubik semua ni. Okey, dia cari pen warna tu. Sebab apa dia cari? Kemudian dia menjerit. Dia kata apa? Dia kata apa? Qalami al-fiddiyu sababu najahi. Dia kata apa? Qalamu al-fiddiyu sababu najahi. Kaifa sa'adhhabu ila al-imtihani min dunihi. Hina nasituhu kanat darajati aswa'a min kulli 'amin. Okey. Siapa nak cuba terjemah? Kat ruangan komen silakan. Qalami al-fiddiyu sababu najahi. Qalam pen bukan pen besi ya. Pen besi saya sebab kejayaan saya, bukan. Qalami al-fiddiyu maksudnya pen saya berwarna perak. Pen saya yang berwarna perak ataupun my silver pen. Okey. Sababu najahi, faktor ataupun punca kejayaan saya lah. Okey. Punca ataupun faktor kecemerlangan saya, kejayaan saya. Kaifa sa'adhhabu ila al-imtihani min dunihi. Macam mana saya nak pergi peksa tanpa ada pen tu, tanpa bawa pen tu. Ya Ustaz, I have a question. Silakan. Hina nasituhu kanat darajati aswa'a min kulli 'am. Hina nasituhu kanat darajati aswa'a min kulli 'am. Macam mana saya nak pergi periksaan tak ada pen tu? Tak ada ataupun tak bawa. Kan, macam mana saya nak pergi periksa esok ni tak bawa pen? Kan, tak ada tu kita tukar pada kita olah. Dalam terjemahan ada, sebab tu saya selalu sebut dalam terjemahan ni kita tak pindah makna tapi kita pindah message. Sebab apa kita pindah message? Sebab kita tak boleh terlalu terikat dan tak boleh terlalu terikut dengan struktur asal teks sumber. Contoh macam ni, teks sumbernya bahasa Arab, kita terjemahkan bahasa Melayu. So bahasa sasaran kita ialah bahasa Melayu. Jadi kita kena olah ayat Arab kita tu. Kita bukan pindah terjemahan ni, kita tak pindah makna tapi kita pindah message. Okey? Dengar betul tau, pindah message. Tapi yang tak amanah ialah bila kita pindah P-I-N-D-A. Jangan ubah message, jangan pindah message, tapi pindahkan sahaja. Okey, pindahkan saja message tu. Okey. Cuma cara nak pindah tu ikutlah olahan. Contoh kita terjemah ke bahasa Melayu, ikutlah olahan yang biasa orang Melayu dengar, biasa orang Melayu sebut, biasa orang Melayu tulis, biasa orang Melayu cakap. Okey, sebab kita kena raikan pembaca, penonton dan pendengar bahasa sasaran. Kalau kita nak terjemah dari Arab ke Melayu, kita kena jaga mesej daripada Arab tu kita sampaikan dengan olahan bahasa Melayu yang tak janggal bagi telinga orang Melayu. Kalau bahasa Melayu tak boleh terima, kita kena olah ayat kita tu sebab ayat kita tu bau tengik terjemahan. Okey? So, kat sini hayna nasituhu kanat darajati aswa min kulli 'am. Dia ada pembalaghah sikitlah. Sebab tu saya kata kisah kanak-kanak ni saya pilih buku cerita kanak-kanak sebab dia ada bukan dekat kita nak bahasa tu, bukan dekat kita nak cerita dia, tapi kita nak bahasa tu juga. Dan dengan menggunakan medium kanak-kanak ni lah kita dapat
teroka perasaan dan kita dapat ungkapkan apa saja. Macam ni dia marah. Okay, marah macam mana cara dia buat ayat, susun ayat sebagainya. Sebab kalau kita sekadar baca buku rujukan, buku apa, sukatan pelajaran, dia hanya nak sampaikan ilmu pengetahuan dan maklumat lah. Tapi bab perasaan, bab budaya tu tak bukan tempat dia lah. Tempat dia adalah sastra. Dan ini kita selalu guna sastra kanak-kanak. Okay? Okay, Akhi Farhis. Ahlan. Okay, jap. Ada sahabat kita yang cuba terjemahkan. Dia kata, bila saya lupa bawa pen tu, markah saya turun dari tahun lepas. Okay, markah saya turun aswa ni maksudnya corot ataupun merosot. Dia tak guna turun, kita kena merosot. Okay. Atau kurang lah, paling berkurang. Bila saya terlupa pen itu, mesti markah saya teruk. Boleh juga Farhis. 9 Ogos, macam Mas Muka lah. Tak sesuai terjemah apa nama awak. Sebab bahasa Melayu guna siapa nama awak betul. Okay. Okay, macam at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Tak boleh translate terkan Ustaz. Betul. Akhir itu ahlan. Okay. Yang mana bila satu-satu ungkapan tu dia terlalu apa nama dia panggil specific culture specific. Dia macam terlalu apa dia panggil? Pekat budaya satu-satu bangsa tu, kita kena olah cari padanan yang paling hampir bagi budaya sasaran. Kalau nak terima Arab ke Melayu, kena pilih. Cuma at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u ni ada padanan yang sempurna bagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Tiga-tiga bahasa ni ada padanan yang sempurna. Tapi kena terjemahkan dengan ungkapan. Ungkapan terjemahkan ungkapan. Baru kena. Sebab memang kat sini optimal equivalence. Memang cantik lah. Takafuk tam. Biasanya takafuk naqis. Tapi untuk keadaan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u, dia ada takafuk tam, iaitu ungkapan kita terjemah dengan ungkapan. Contoh, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u, birds of a feather flocks together, dengan apa apa nama burung apa, enggang sama enggang, pipik sama pipik. Nampak? Takafuk tam ataupun optimal equivalence lah. Memang cantik sangat-sangat. Okay, sebab dia ungkapan tu memang ada situasi tu, konteks tu dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dan ketiga-tiga bangsa ni, bangsa atau bahasa Arab, Inggeris, Melayu menggunakan perlambangan burung. Arab guna at-tuyur, Inggeris guna birds, Melayu guna enggang dengan pipit. Okay, nampak cantik kan? Sebab tu dia panggil optimal equivalence. Sebab padanan tu cukup cantik. Sebab dia tiga-tiga bahasa guna burung, perlambangan yang sama. Okay, untuk menggambarkan inilah tuyura ala ashkaliha taqa'u. Okey. Macam mana saya nak bagi exam tanpanya? Boleh? Menarik? Sinonim. Masa saya lupa bawa dulu, markah saya yang paling teruk pernah dapat. Hayna nasitu kanat darajati aswa min kulli am. Okey. Boleh ke? Menarik ke? Apa nama tu, akhi sinonim? Ya Ustaz, kadang-kadang pening terjemah harfiah betul. Di sini harfiah pun tak boleh. Di sini kalau nak terjemah ungkapan macam at-tuyur ala ashkaliha taqa'u tu, kalau nak terjemah bukan dekat harfan bi harfin, terjemah harfiah pun tak kena. Dia kena pakai gear yang belakang-belakang lagi. Sebab apa nama tu, dia sebenarnya ada 7 gear. Dalam terjemahan ni saya panggil gear lah. Kalau sarjana, kalau baca buku dengan kursus tu, dia panggil nama macam-macam lah kan. Prosedur terjemahan, kaedah terjemahan, strategi terjemahan. Tapi saya senang saya kata gear je. Sebab gear ni kita memang kena pakai. Gear 1 gear tak sesuai, gear pakai gear 2. Tak sesuai gear 2, gear 3, 4, 5, 6, 7. Sebab ramai yang penterjemah ni dia berhenti dekat gear 1, 2, 3 je. Lepas tu sebab dia anggap macam teks sumber ni satu sacred, suci, jangan sentuh. Kita pindah message. Kita tak pindah message tu. Kita pindah sahaja. Kita tak pindah makna. Dia jadi rasa macam sacred sangat. Susah nak jam, nak terjemah tu. Sebab kita duk cuba nak pindah makna. Tak boleh. Bahasa Arab, bahasa Arab. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Takkan sama. Nama bunyi pun lain dah. Budaya tak sama dan sebagainya. Arab pun ada macam-macam. Inggeris pun ada macam-macam. Melayu pun ada macam-macam. Jadi, kena raikan setiap perbezaan tu. Jadi, kita pindah mesej sahaja. Apa dia nak kata sebenarnya daripada ungkapan ni? Apa dia nak cakap daripada frasa ni? Apa dia nak kata daripada istilah ni? Okay, kita pindah mesej di sebalik ungkapan tu. Tapi, kita tak dibenarkan pindah. Pindah ni maksud ubah. Yang tu baru tak mana. Kalau kita tukar, baru tak mana lah. Okay. So dia kata, qalami al-fiddiyu sababu najahi. So budak ni menjerit. Nama Husan ni menjerit. Dia kata apa? Pada nama tu, pen warna perak saya ni adalah punca saya berjaya. Saya cemerlang.
Macam mana saya nak pergi periksa esok ni tanpa bawa pen tu? Kan hina nasituhu kanat darajati aswa min kulli am. Pernah sekali saya tertinggal. Saya terlupa bawa pen tu. Saya tertinggal pen tu. Apa nama tu? Peperiksaan tahun tu corot. Saya dapat keputusan yang corot. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Kaif haluk? Alhamdulillah bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi kaif hal? Alhamdulillah bikhair. Macam tasbah ala khair, saya ingatkan selamat malam. Tasbah ala khair, okey. Akhir itu memang tasbah ala khair kita ucap dalam konteks untuk good night. Untuk apa, Lailah Sa'idah ataupun orang nak masuk selamat malam lah. Cuma dari sudut makna, satu makna ungkapan sebalik itu, maksudnya dia mendoakan orang ni bangun pagi esok. Maksudnya tafa'ul lah kan. Dia optimis insya-Allah esok kita jumpa lagi, esok bangun lagi lah. Okey, itulah kalau huraian pada tasbah al-akhir itu. Tapi kalau padanan dia selamat malam, Lailah Sa'idah ataupun tasbah al-akhir. Maksudnya tasbah al-akhir ni geng belah Mesir gunalah. Okey. Okey. Okey, kemudian tengok gambar. Okey. Dia kata apa? فكر حسام ثم قال بحماس سأذهب إلى البستان ربما نسيت قلمي الفضي. Sebenarnya dia silap. ربما نسيت قلمي الفضية هناك. Okay, di sini fidiyah, bukan ni silap bukan fidiyah tapi fidiyah. ربما نسيت قلمي الفضية هناك. So hati-hatilah kalau ni. Dan benda-benda ni dah saya terangkan dalam kelas saya lah kan. Kadang-kadang kita dah pilih dah kumpul dah saring dah tapis dah, sekali tengok ada juga kan Arab ni kadang macam itulah. Fakkara Husam pun buat apa? Fakkara yafakiru, berfikir, dia cuba teringat balik kat mana aku letak pen tu. Thumma qala bihamasin, kemudian dia berkata. Okey, qala di sini kalau dah kita dah guna berkata, lepas ni kalau jumpa qala tolong jangan asal qala je berkata qala, tak. Sekali je kita guna untuk berkata, sekali lain-lain tu kita tengoklah apakah dia punya maqudul qaul dia. Kemudian kita padankan makna Melayu kita. Thumma qala bihamasin, kemudian dia berkata dengan penuh semangat, sa'adhhabu ilal bustan. Sa'adhhabu ilal bustan. Zahaba yadhhabu, pergi. Saya akan pergi ke siapa tahu bustan apa bustan? Saya akan pergi ke taman. Saya pergi ke kebun atau garden, taman lah, park. ربما نسيت قلمي الفضية هناك. Arabi Al-Hamidiyah. Okay, kebun. ربما نسيت قلمي الفضية هناك. Ada dua cara lah. Satu kita kata ربما نسيت ataupun قد. Cuma qad masuk fi'il mudhari' lah. Kalau nak konteks ni ربما نسيت okey lah. Kalau ni ربما نسيت قلمي الفضية هناك. Boleh jadi saya tertinggal. Walaupun Siti Hawa Osman betul. Bustan, kebun atau taman lah, park, garden. Okey, rubama nasi. Kadang-kadang contoh kita tengok teks ni, dia kata nasiya. Nasiya yang sama maknanya lupa. Saya terlupa pen saya. Bukan macam tu terjemah dia. Sebabnya saya tertinggal. Saya tertinggal. Boleh jadi saya tertinggal. Boleh jadi saya tertinggal pen warna perak tu di situ. Pen saya warna perak tu di situ. Okey. Arab dia guna nasiya. Sebab tu saya selalu pesan kena bezakan antara makna mu'jami. Makna mu'jami maknanya lexical meaning. Makna dalam kamus, dengan satu lagi makna siyaqi ataupun contextual meaning. Makna dalam konteks. Bila kita tengok nasiya, lupa. Nasiya yansa, lupa. Tapi kat sini nasiya something. Nasiya qalami. Aku tertinggal. Bukan aku lupa pen aku. Aku tertinggal. Boleh jadi aku, sebab apa dia nak pergi ke taman, nak pergi ke kebun, sebab boleh jadi aku tertinggal pen berwarna perak itu di situ atau di sana. Huna, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, bahasa Arab atau bahasa Inggeris, dia senang je. Huna, here. Melayu di sini. Kemudian hunaka, there. Melayu dia ada lebih sikit. Di sana ke di situ. Kena tengok kesesuaian lah. Kalau kata sesuai pakai dua-dua, boleh pilih lah nak guna di sana atau di situ. Dia kata saya akan pergi ke taman.
Boleh jadi saya tertinggal pen berwarna perak tu di situ ataupun di sana. Kat situ tak janggal. Okey lah. Tapi ada setengah keadaan kita tak boleh guna di sana, kita guna di situ. So kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Sebab bahasa ni dia ada penutur asli dia. Jadi penutur asli ni dia ada latar masyarakat atau budaya yang tak sama lah antara satu sama lain. Okay? Jadi kadang-kadang tu tengok, oh Arab cakap macam ni, Melayu cakap macam ni, Inggeris cakap macam ni. So kena hati-hati. Okay? Kenapa saya bandingkan tiga-tiga bahasa ni? Biasanya tiga-tiga bahasa ni lah yang kita boleh ni lah. Okay. Apa ni? Apa beza Rubama dengan Rubama? Di sini Rubama maksudnya boleh jadi. Rubama boleh jadi. Ustaz boleh nak tahu kenapa dia tak guna taraktu. Oh tak, taraktu di situ tinggal. Taraka ni tinggal, itu lain. Yang tu tinggal, dia maksudnya dia meninggalkan benda tu. Secara apa dia panggil? Apa nama tu? Secara sengaja. Saya tinggalkan. Yang ni rubama nasi tu. So, boleh jadi saya tertinggal. Tak sengaja tinggal. Nasi tu dia lupa lah tu. Dia lupa nak bawa lah yang dia tertinggal tu. Okay. Tapi kita dalam terjemahan kita tak kata terlupa. Walaupun apa nama Arabnya dia kata, oh saya lupa bawa. Tapi saya nasi tu. Arab akan guna nasi ya. Melayu kata tertinggal. Kalau taraka ni saya memang sengaja nak tinggal. Lepas tu buat tanya. Tak logik lah kan. Okay. So bihamas ni maksudnya Hamas ni maknanya penuh semangat. Bihamas dengan penuh semangat. Maksudnya dia dia berfikir dia dapat idea. Okay, dia dapat ilham lah kat mana kat aku tertinggal. So dia kata saya nak pergi ke taman, ke kebun. Boleh jadi saya tertinggal. Okay, Arab guna tertinggal, Arab guna nasiya. So padankan betul-betul Kalau kita nak terjemah dari Melayu ke Arab, saya tertinggal kunci. Nasi tu miftah, nasi tu miftah atau nasi tu miftahi, saya terlupa. Arab dia akan guna lupa, kita guna tertinggal. Saya tertinggal kunci. Kan? Okay. So jangan guna taraktu kata engkau sengaja tinggal lepas tu buat laporan polis. Contohlah kan. Sengaja lain. Taraka yang ni tak sengaja Maksudnya dia terlupa sebab tu dia tertinggal. Yang boleh tu sebab terlupa lah. Bukan sengaja lupa. Ada beza Okay. Okay, jap. Okay. Okay, ni kebun dia atau taman dia. Sekejap lagi aku nak taman lah. Mungkin aku tinggal sana kot. Sekejap lagi aku nak pergi ke taman lah. Okay. Okay. Fil bustan. Okay, tengok gambar. Fil bustan kana al-'ammu 'Imran al-Bustani ya'malu bimuntaha an-nashati yuqallibu al-ardha bil-fa'si wa yunaqqiyaha min al-hasha'ishi. Fil bustan kana ni silap. Wa yunaqqiha. Fil bustani kana al-'ammu 'Imran al-Bustani ya'malu bimuntaha an-nashati yuqallibu al-ardha bil-fa'si wa yunaqqiha sukun wa yunaqqiha min al-hashaishi ad-darrati. Okay. Fil bustan di kebun atau di taman. Apa yang sedang berlaku ketika itu? Okay, nampak tak penggunaan ni? Ni cantik apa nama tu buku Ustaz Syafizur Abdul Hamid. Kalau dekat TikTok nama Al-Asfiya Book. Kana plus yaf'alu. Kana masuk dengan fi'il mudhari'. Kana yaf'alu ketika itu, pada ketika itu. Okay, so kana jangan saudara-saudara jangan saudara perempuan jangan terjemah kana ni adalah. Kana tu bahasa Arab. Kana yakunu ni tak ada kena-mengena dengan ialah bahasa Melayu tu. Tak ada kena-mengena langsung. Dua dunia berbeza. Okay. Kana dalam bahasa Arab ni fungsi dia untuk menunjukkan benda yang lampau. Tapi kalau kana ni masuk dengan fi'il mudhari' pada waktu itu, pada waktu dia pergi tu, cerita ni dah berlaku waktu guna madhi. Waktu dia pergi tu, pakcik ni tengah buat apa? Fil bustan kana al-'ammu 'Imran al-Bustani ya'malu bimuntahan nashat. Okay. Sesampainya watak utama kita nama Husam, sesampainya Husam ni di taman atau kebun, al-'ammu 'Imran, pakcik Imran. Pakcik Imran siapa? Al-Bustani. Apa nama tu? Tukang kebun. Okay. Tukang kebun ni sedang bekerja dengan begitu
apa nama tu, muntahan nasyat, aktif lah. Okey, begitu bersemangat sekali dia bekerja. Yuqallibul arda. Qallaba yuqallibu makna apa? Siapa tahu? Qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu dia alih-alihkan. Ard sama ard ni ada 3 terjemahan. Sama ada kita padankan dengan bumi, tanah atau lantai. Ard. Okey. Sekejap lagi aku nak pergi taman lah. Mungkin aku tinggal kat sana kot. Okey. Kejap lagi aku nak pergi ke taman lah. Mungkin tertinggal kat sana kot. Okey. Okey. So di sini dia kata qallaba yuqallibul ard. Dia apa maksud alihkan? Gembur tanah, pandai. Tok Siap kata tanah. Sinonim kata tanah. Menggembur tanah, betul. Pak Cik Imran, tukang kebun ni sedang menggembur tanah. Bilfas dengan kapak. Dia gembur tanah dengan kapak kan, dahsyat tu. Membajak tu agak dahsyat sikit lah. Faks ni dia punya kapak tu. Sekejap kita tengok gambar kadang Arab ni pun. Dia bukan kapak, dia cangkul sebenarnya. Okey, dengan cangkul. Dia guna faks dengan cangkul. Okey. Kemudian wa yunaqqiha min al-hasya'ish ad-darrati. Dia sedang menggembur, Pak Cik Imran ni sedang menggembur tanah dengan cangkul. Okey, terjemah cangkul lah walaupun dia guna faks. Wa yunaqqiha min al-hasya'ish ad-darrati. Okey. Dan membersihkannya. Cangkul satu, dia gembur tanah gunakan cangkul. Yang kedua, dia membersihkan tanah. Ni balik pada tanah. Okey, kenapa al-amu guna alif lam bukan amu? Dia ni gelaran, nama gelaran dia macam sultan sekian-sekian. Okey, ni Pak Cik. Pak Cik tu nama dia Imran. Pak Cik Imran tu pula seorang ni. So dia ni lah badal pada ni. Ada seorang Pak Cik macam al-ustaz sekian-sekian lah. Okey. Kemudian dia kata wa yunaqqiha, bukan wa yunaqqiha min al-hasya'ish ad-darrah. Maksudnya Pak Cik ni menggembur tanah dan membersihkan apa nama tu, kebun tu dengan daripada hasya'ish. Hasya'ish ni apa? Rumput rampai yang ad-darrah ni maksudnya yang tak memberi manfaat ataupun yang membahayakan tapi tak kenalah membahayakan. Yang tak memberi manfaat maksudnya contoh macam lalang. Dia bersihkan rumput rampai yang tumbuhan liar yang tak bawa faedah pada pokok-pokok di taman tu lah. Ni pokok buah-buahan kan. Kemudian dia buang lah sikit, mungkin ada lalang ke apa. Sa'ala Husamun al-amma Imrana, hal atharta ala qalami al-findiyya. Ni silap qalami al-findiyya. Sa'ala Husamun al-amma Imrana, hal atharta ala qalami al-findiyya. Betul. Qawi, saya difahamkan TikTok ni dia agak sensitif rupanya, tak boleh nak sebut beberapa benda antara ni nanti Qawi boleh WhatsApp saya boleh kontak, boleh ni boleh apa dia panggil, boleh DM saya ataupun klik pada link kat biografi saya. Adalah kita boleh sambung ni lah. Okey. Betul. Okey. Boleh wasabi. Okey, saya baru tahu. Saya memang belasah sebut semua benda kan. Lepas tu ada beberapa ni yang kata macam-macam tak boleh sebut rupanya. Pantang betul ni tu. Okey. Wa yunaqqiha, ni balik pada ard, betul. Siapa nama tu, akhi okey, okey, ard makna wa yunaqqi al-ard, al-arda. So dia gantikan arda ni ulang 2 kali, tak seronok dah lah. Jadi dia akan gantikan guna dhamir ataupun kata ganti diri. Wa yunaqqiha min al-hasya'ish ad-darra. Maksudnya dia sedang menggembur tanah menggunakan cangkul dan membersihkan kebun. Boleh juga tanah tadi ni merujuk pada kebun lah. Tanah kebun tu daripada tumbuh-tumbuhan yang tak berfaedah. Walaupun darrah ni, kalau dar kita tengok dalam kamus mana membahayakan dan sebagainya, tapi kita boleh ubah sudut pandang. Itu salah satu gear yang boleh pakai dalam terjemahan lah. Kita ubah sudut pandang.
mudah maknanya tak payah. Betul? Kita boleh cakap benda ni mudah. Kalau orang ni cakap tak susah pun. Sama, mesti sama. Cuma cara kita sudut pandang tu. Seorang guna nafi, seorang guna isbat. Itu je. Okay? So, ad-darrah yang tidak berfaedah. Kenapa dia nak buang hashish? Hashish ni asalnya rumput rampai lah. Tapi rasa dia buang lalang sebagainya. Tapi kita kata buang tumbuhan yang tak manfaat lah. Maksudnya contoh macam lalang dan sebagainya. Kita tak nak lah dekat kebun kita ada lalang kan. Ada pokok-pokok lain lah kan. Okay. Sa'ala Husamun al-Amma Imran. Hal atharta ala qalami al-fiddiyya. Ni silap Al-fiddiyya. Fiddiyya. Ya. Baris fathah. Kemudian Husam bertanya pada Pakcik Imran. Hal atharta ala. Okay. Athara ala padanan dia ni satu combo satu set. Satu set ni athara ala maksudnya jumpa. Pakcik nampak tak pen saya warna perak. Okey. Apa yang terbiar? Dekat mana perkataan terbiar Haswani Hasan. Wah, wasabi. Kenapa fiddiyah Ustaz? Barata maf'ul bih. Tak apa ni fiddiyah ni ialah na'at atau sifah kepada qalam. Sorry. Hal atharta ala qalami al-fiddi. Di sini al-fiddi. Fiddiyah ni balik muka surat sebelah. Selepas. Sebelum. Muka surat sebelum tadi. Qalami di sini jap. Ni. Sedih. Nasi tu qalami al-fiddiyah. Di sini al-fiddiyah sebab fiddiyah ni adalah na'at atau sifah. Na'at atau sifah kepada qalam. Di sini maf'ul bih lah. Okey. Kat sini dia jadi hal atharta ala qalami al-fiddiyya. Okey, terima kasih apa nama tu, saya tak nampak nama. Okey, di sini dia na'at atau sifah kepada qalam. Qalam sini isim majrur lah kepada ala ni. Okey. Okey. Kemudian dia kata apa? Pakcik jumpa tak? Pakcik nampak tak? Terjumpa tak? Athara ala ni maksud jumpa Pakcik nampak tak pen saya berwarna perak? Okey. Mana sahabat kita? Ard memang muannas betul. Ard muannas. Okey, bagus. Lemari kita ni custom made. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Pakcik dia jawab apa? Ta'ajjaba al-'ammu 'Imran wa qala min ajli qalamin faqat. Tak nampak. Ta'ajjaba al-'ammu 'Imran wa qala min ajli qalamin qata'ta kull tilka al-masafati min manzilika ila al-bustan fi lailatil imtihan. Nampak tak ada bunyi sajak sikit. Okey. تعجب العم عمران وقال من أجل قلم قطعت كل تلك المسافة من منزلك إلى البستان في ليلة الامتحان. Okay. Jadi dia kata apa? Pakcik ni, okay, ta'ajjab, perkataan ta'ajjab apa ni? Athara apa tadi Ustaz? Okay. Athara ala jumpa. Athara ala jumpa. Okey, terkejut Pakcik Imran. Okey, perkataan ta'ajjaba bahasa Melayu pinjam jadi takjub. TAKJUB. Kita suka pinjam tak habis dan kita suka pinjam lama-lama. Okey. Ta'ajjaba asalnya dia merujuk pada perasaan yang lain daripada yang lain. Sebab dia boleh bawa dua. Satu makna positif, satu makna negatif. Ta'ajjaba ni kalau makna positif kita padankan dengan apa? Teruja, kagum, takjub. Itu semua yang positif. Tapi kalau negatif, kalau konteks tu negatif, kita kena pandai pilih lah. Ni konteks negatif ke konteks positif. Kalau konteks positif, teruja, kagum, teruja, kagum, takjub. Kalau konteks yang negatif, ta'ajjab pada sini macam negatif lah. Tengok soalan lepas tu. Maqul qaul dia macam negatif lah kan. So kita kata terperanjat, hairan, pelik, aneh.
Kaget. Semua tu bawa lah apa pun. Terpana ke terpaku. Bawa je semua tu. Tapi terpana terpaku ada perkataan lain lah. Cuma ta'ajjab sini. Pakcik Imran ni heran. Jadi heran pada budak ni. Waqala. Dan dia bertanya. Nampak? Jangan asal qala je berkata qala tak. Tengok maqulun qaul dia apa. Nampak ni? Dia tanya soalan. Tapi soalan istifham istinkari. Tapi istifham taubikhi lah kan. Min ajli qalamin. Min ajli qalamin. Siapa tahu? Min ajli qalamin. Semata-mata kerana okey, sebab sebatang pen sanggup awak jalan jauh-jauh dari rumah ke kebun pak cik malam exam ni. Okey, menarik kat tu. Okey, min ajli qalamin. Sebatang pen. Kerana sebatang pen je. Qata'ta. Okey. Kat sini bila dia guna qata'a al-masafah. Qata'a al-masafah maksudnya kamu berjalan. Kamu berjalan. Okey. Sama ada kamu berjalan ni, sama ada dia berjalan tu maksud jalan kaki ataupun menaik apa-apa kenderaan tu tak kisahlah. Maksudnya kamu datang. Maksudnya semata-mata sebatang pen kamu berjalan. Okey, qata'ta kulla tilkal masafah min manzilika. Kamu datang dari rumah kamu ke kebun ni. Kebun ni bukan kebun pak cik tau. Sebab pak cik Imran ni pekerja saja, dia tukang kebun saja. Jadi kata daripada sini, pasal nak dari sini daripada perkataan qata'ta kulla tilkal masafati min manzilika, kita terjemah macam mana? Semata-mata sebatang ataupun demi sebatang pen kamu datang dari rumah kamu ke kebun ni fi lailatul imtihan. Tu istifham taubikhi lah. Malam periksa. Orang malam periksa ulang gaji pelajaran yang kamu berkeliaran di malam-malam ni buat apa? Contohlah kan, pakcik marah kan. Maqulul qaul tu apa? Okey. Dia macam ni. Kalau qala yaqulu ni fi'il, kata kerja. Kata kerja dengan verb tu sebenarnya tak menggambarkan sepenuhnya apa itu fi'il. Fi'il ni sebenarnya hadas. Tindakan, kejadian dan situasi. Tindakan, kejadian dan juga keadaan. Okey. Qala fi'il, dia ada fi'il, fa'il, maf'ul. Okey. Jadi qala ni ialah fi'il. Qala yaqulu ni fi'il. Dia ada maf'ul dia, tapi kita tak panggil maf'ul, kita panggil maqulul qaul. Apa yang diungkapkan tu apa? Apakah ayat dia? Dia kata apa yang dia kata? Apa yang dia kata tu lah maqulul qaul. So kita tengok. Kalau ayat dia nanti macam ni, dia istifham. So kita katalah waqala, kita janganlah terjemah berkata kat sini, tapi pak cik tu apa? Bertanya keheranan. Min ajli qalamin. Semata-mata sebatang pen je. Kamu datang dari rumah ke kebun ni pada malam periksa. Macam itulah. Maksud malam periksa orang baca buku ni, malam periksa ulang kaji pelajaran. Ni malam periksa nak cari sebatang pen. Dah lah malam cari siang ke apa kan. Okey. Apa ni? Demi, kenapa dia tak letak wasa'ala? Oh tak. Kadang-kadang dia memang guna qala, tapi kita kena pandai padankan. Okey, tapi kat sini dia istifham taubikhi lah. Okey. Maqul qal tak apa, kita dia jawab sebab benda tu je. Betul. Hanya sebab sebatang pen, hanya kerana sebatang pen. Sebab pen tu je kau datang sini. Okey. Qata'ta boleh masuk kamu datang Ustaz. Ni sebab dia qata'a padan dengan masafah. Qata'al masafah, qata'a saya potong. Okey, nak padan dengan potong pun banyak juga. Qata'a potong tu hanya satu lapis je makna. Ada banyak lagi. Qata'a makna potong, hiris, kan? Bahasa Melayu panjang kan? Dia banyak perkataan kat situ. Dia banyak padanan, nak pangkas ke tebas ke pancung ke dia ada perkataan banyaklah padanan untuk Melayu. Tapi kalau Arab qata'a. Kuat sikit qata'a. Okey, so tak nilah kan. Jadi kena pandailah. Sebab tu saya kata kita tak pindah makna. Sebab bahasa Melayu, satu perkataan Arab kita boleh padan dengan 10 makna. Contoh, kadang-kadang perkataan Melayu tu satu perkataan, tapi Arabnya padan dengan 10. Jadi nampak tak, kita tak boleh pindah makna. Sebab apa? Mana satu yang kau nak padan? Bukan kita terjemah, kita tak pindah makna, kita pindah message. Dia nak cakap apa? Qata'an masafah, bukan dia potong. Masafah ni jarak, bukan potong jarak. Kau nak potong macam mana? Maksudnya tak semestinya berjalan kaki.
kau datang sini. So di sini kita terjemah senangnya, kita kata semata-mata sebatang pen kau datang dari rumah kau ke kebun ni malam periksa. Tu istifham taubihi. Okey. Istifham taubihi ni maksudnya tanya soalan tapi dia bukan nak jawapan. Jangan jawab, betul pak cik, memang nak kena makan penyapak. Okey, dia tanya soalan tu, kau pergi balik sekarang baca buku, nak cari pen sampai ke sini kan. Contohlah kan. Malam periksa pun nak cari kau. Siang tadi kau tak nak cari kan. Malam gelap pun nak cari. Istifham taubihi. Dia marah tau. Jangan pergi jawab soalan. Ya pak cik, memang kena makan menyepak sekejap lagi. Okey. Bihamasin radda Husam. Budak ni dia walaupun kena macam tu tapi dia masih lagi bersemangat. Bersemangat wajar kan. Okey, bihamasin radda Husamun. Husam pun menjawab. Sebab soalan kan. Menjawab. Asalnya radda membalas. Okay, menjawab. Membalas boleh lah. Kita kata jawab soalan. Membalas jawab soalan. Membalas dengan jawapan. Dengan penuh semangat. Al-qalamul fiddiyu sirru najahi ya Ammu Imran. Kat sini sahabat kita yang tanya tadi kenapa ada alif lam. Ni tak ada alif lam. Ni dah jadi munadah. Ni kes lain pula. Okay. Al-qalamul fiddiyu sirru najahi ya Ammu Imran. Tamaman kalfa'si allati min duniha tatawaqqafu 'anil 'amal. Dia kata apa? Nampak? Tamaman kalfa'si kaf ni misla. Tamaman misl al-fa'si allati min duniha tatawaqqafu 'anil 'amal. Nampak? Fa's allati. Okey. So muannas, dia anggap sebagai muannas. Okey. Istifham inkari ni istifham dia ada 3 istifham hakiki. Kita tanya soalan tu dengan tujuan nak dapat jawapan. Satu lagi istifham inkari. Inkari ni maksudnya kita nak, bukankah aku dah kan dia macam apa nama, kadang-kadang inkari ni kita tujuan dia nak bagi dia sedar yang dia buat tu benda yang salah. Ataupun di sini taubihi dia nak marah lah. Taubihi ni dia lebih nak bebel. Okey. Dengan penuh semangat Husam jawab, cik. Okey, pak cik jadi cik kan. Cik, pen silver ni, rahsia saya dulu periksa tau. Okey, Husam jawab dengan penuh semangat. Pen perak tu ialah kalau adalah ni dia padan dengan selain benda ni lah. Senang ialah semua yang lepas dia kata nama. So rahsia ni kata nama. Pen perak tu ialah rahsia jangan saya tahu pak cik Imran. Menarik juga cara jawapan yang ada kan. Betul-betul macam kapak. Kalau kapak tak ada, pakcik tak ada buat kerja kan. Okey, macam itulah. So dia budak ni punyalah tak heran pakcik dia marah. Dia kata al-qalamul fiddiyu sirru najahi. Kan dia kata apa? Pen perak tu rahsia kejayaan saya. Street secret kan, secret recipe saya lah kan. Pakcik Imran. Okey, ya ni tolonglah jangan terjemah wahai. Kan itu biasa terjemahan wahai ni, sebab ya ni pada dengan wahai ni Abdullah Basmih ataupun Syekh Abdullah Basmih ataupun Raja Ahli Haji kan. Okeylah. Kita ni janganlah, orang Melayu tak cakap macam ni kan, Pak Cik Imran. Pak Cik atau Cik. Pen perak tu lah rahsia kejayaan saya. Saya lulus cemerlang tu sebab pen tu lah. Tamaman kal fa'silati min duniha tatawaqqafu 'anil amal. Sebiji macam cangkul di tangan pakcik tu lah kan. Pakcik tak ada buat kerja kalau tak ada cangkul. Okey, di sini fax makna kapak, tapi kat sini konteks dia ialah cangkul. Pakcik ni pegang cangkul sebenarnya. Okey. Okey. Kemudian pakcik ni bagi apa? Tengok pakcik ni buat apa? Dia tak boleh membantu, tapi dia taklah membantu kan. Apa sebab makin besar ni? Pakcik ni bagi apa? Buat apa? Qaddama al-'ammu 'Imranu thamarata burtuqalin li Husamin. Okey. Arabnya ayat simple, yang translate macam panjang ceritanya. Betul, kadang-kadang dia nak kata macam tu pun akhi ada kadang-kadang ada ketika ayat Arab dia pendek, kita terjemah Melayu jadi panjang. Sebab kita nak keluarkan missing parts, missing links yang pembaca, penonton, pendengar kita, kalau kita terjemah pendek macam tu, memang jam apa benda dia cakap ni, memang tak faham. Tapi ada setengah tempat Arab cakap berjela, Melayu cakap pendek je. Melayu cakap pendek je. Contoh saya pernah bawa al-yaum hari ini kan, al-yauma hari ini, esok gadan.
apa nama tu, lepas esok, sehari lepas esok, yaumun ba'da ghadin ataupun yaum ba'da ghadin. Melayu kata lusa je, satu kataan je. Satu kataan je kan. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Ba'da ghadin. Arab dua kataan. Melayu lusa, senang. Nampak tak? So tak semestinya setiap keadaan kita akan jumpa ayat pendek jadi panjang. Tak, kadang-kadang panjang dia Arab tu wadihun wuduh asy-syamsi fi rabi'an nahar. Kita kata sangat jelas. Nampak? So keadaan tu boleh je jumpa dalam mana-mana bahasa pun. Ada ketika Arab berjela, ada ketika Melayu yang berjela-jela. Okey? Ada ketika Inggeris yang berjela. Okey. Apa tadi? Qaddama al-ammu Imranu thamarata burtuqalin li Husam. Siapa tahu apa makna dia? Qaddama yaqaddimu ni apa? The day after tomorrow kiamat. Day after tomorrow kiamat. Okey. Siapa tahu? Dia bagi pandai. Pakcik Imran ni bagi, dia tak boleh nak, okeylah. Dia dah, apa orang kata, dia dah kalah hujah. Dia bagi, Pakcik Imran ni bagi, samarata burtuqalin. Samar buah. Samar buah. Kalau orang tanya bahasa Arab, apa buah? Selain fakihah lah, samar. Sebiji buah, tambah tak marbutah. Samarah. Dia bagi sebiji buah oren. Okay, burtuqal. Samarata burtuqalin li Husam. Pakcik Imran ni dah tak tahu nak jawab apa. Okey, tak apalah. Dia bagi sebiji buah oren kepada Husam. Kemudian dia buat apa? Wa rabbata ala katifihi qailan bihananin. Wa rabbata ala katifihi qailan bihananin. Dia tengok budak semangat sangat, dia pun tak apalah, bagilah ni, dan dia kena bagi nasihat sikitlah. Wa rabbata ala katifihi qailan bihananin. Okey, rabbata, siapa tahu? Rabbata yurabbitu. Dia ni pat atau tepuk. Pat atau tepuk. Dia tepuk-tepuk bahu budak Husam ni. Katif ni bahu. Rabbata, dia bukan rabbata, dia rabbata. Jap, saya double check. Baris dia rabbata. Okey, rabbata ala. Rabbata ni ada dua makna lah. Satu makna yang agak ni lah. Kita makna umum je lah. Senang. Rabbata ala ada dua. Satu makna umum, satu makna yang khusus untuk rumah tangga lah. Okey, wa rabbata ala katifihi qailan bihananin. Kemudian Pakcik Usam ni pun dia tepuk-tepuk bahu. Pakcik Imran ni tepuk bahu Husam sambil memberi nasihat. Nampak tak? Walaupun qala yaqulu bukan berkata. Tu masalah. Kalau kita tengok makna mu'jam, memanglah qala yaqulu berkata, tapi tak. Konteks ni berperanan penting untuk padankan tu. Yang menentukan makna dia ketika ni ialah konteks. Dia bagi nasihat dengan penuh kasih sayang lah. Maksudnya penuh berhemah lah bagi nasihat. Dia kata al-fa'su la qimata laha. Pasal nak ha ni balik pada fas. So Arab anggap fas ialah muannas. So kat situ kita belajar buku cerita kanak-kanak, kita belajar tata bahasa Arab. Sebab kita dalam ada budaya kan, al-fa'su la qimata laha min dunil yad allati. Nampak yad, tangan, Arab anggap sebagai muannas. Sebab tu guna allati. Takiddu wa ta'malu. Al-fa'su la qimata laha min dunil yadi allati takiddu wa ta'malu. Kapak, asal mana kapak, tapi konteks ni cangkul. Pelangkul pakcik ni tak ada nilai tanpa tangan yang bekerja keras bentuk lumus. Bekerja keras, ta'mal, bekerja keras bentuk lumus. Okey. Wal qalamu la qimata lahu illa fi yadi talibin dzakara wajtahada. Dia kata apa? Pakcik ni kata apa? Wal qalamu la qimata lahu illa fi yadi talibin dzakara wajtahada. Kata, dan pen pun tak ada nilainya kalau tak berada di tangan pelajar yang mengulang kaji pelajaran dengan sungguh-sungguh. Okey. So kita dalam terjemahan kita tak
pindah makna, kita pindah message. Pasal nak saya ambil semua, saya pindahkan semua message ni yang ada di sini. Pasal nak, tapi saya tak terlalu terikat dan tak terlalu terikut dengan struktur asal teks sumber. Sebab memang cara susun ayat ni memang cara susun ayat Arab. Tapi ke Melayu kena olah. Kita macam main cube Rubik. Okay, terjemahan ni saya analogikan macam main cube Rubik. Yang ada tadi gambar cube Rubik. So dia kena olah, pusing kiri kanan depan belakang atas bawah sampailah dapat satu permukaan yang sama warna sahaja, supaya dia tak jadi janggal. Bila orang Melayu baca terjemahan Arab Melayu kita tu, tak rasa janggal. Bila dia dengar terjemahan Arab Melayu kita, tak rasa janggal. Bila dia tonton terjemahan kita, tak rasa janggal. Okay? Nak jadi penterjemah jurubahasa sebaik, kena hati-hatilah benda tu. Kena raikan antara dua budaya ni. Jangan lost in translation lah. Okay? Jangan pindah message, tapi pindah sahaja. Pindah saja. Olah tu kita boleh olah ikut suka lah. Ikut gaya kita lah. Gaya kita. So, barulah nampak terjemahan manusiawi tu. Okay? Dia kata apa? Fakama annal fa'sa tuqallibul arda litatafattaha ajmalu zuhuris sabah. Yanqulul qalamu afkaraka ala al-waraqi lituthmira arwa'a zuhurin najah. Oh, pandai pakcik ni. Tukang kebun ke buat PhD? CEO yang menyamar ke apa ni? Okey. Dia kata apa? Fakama anna, nampak? Kama anna. Kalau kita biasa kat sekolah ataupun kat universiti kan, sikit-sikit kita tulis apa? Sikit-sikit kita tulis apa nama tu? Kama anna ni sikit-sikit kita tulis apa? Kita kata dia detect saya inactivity. Macam-macam lah. Sekejap Okay. Dia kata apa? Fakama anna. Kama anna ni ialah juga yang kita selalu jumpa dalam terjemahan kita tu lah. Kan kita guna aidan. Aidan sebenarnya aidan ni Arab guna sekali je. Kan? Seperti mana boleh. Seperti mana. Ibaratnya boleh. Itu semua ayat Melayu. Okay? Memang boleh lah. Okay. Fakama annal fa'sa tuqallibul arda litatafattaha ajmalu zuhuris sabah. Seperti mana, di sini cangkul yang konteks ni, seperti mana cangkul menggembur tanah supaya tafattahu. Asalnya fataha buka. Kadang-kadang kita sekali mana saya tak nak dengar. Okey, tak apa. Bahasa Arab ni dia panggil derivative language. Derivative language maksudnya satu bahasa yang sangkut paut. Tak pernah dengar tafattaha, tapi fataha pernah dengar. Okey, fataha makna apa? Fataha buka. Daripada buka tu kita kembangkan. Dia padan dengan apa ni? Ajmal, jamil, cantik. Ajmal, okey, lagi cantik. Zuhur, zahar, zuhur, bunga. Sabah, pagi. Seperti mana, di sini konteksnya ialah faks di sini ialah konteksnya cangkul. Cangkul menggembur tanah supaya bunga-bungaan pada waktu pagi ni berkembang mekar. Nampak tak? Itu terjemahan dia. Okey? Yanqulul qalamu afkaraka 'ala al-waraqi lituthmira arwa'a zuhurin najah. Begitulah juga dengan pen memindahkan buah fikiran, buah fikiran kamu pada kertas supaya janganlah membuahkan, memang tak buahlah kertas kat upik seron tu kan. Itu semirah, menghasilkan samar masuk buah. Janganlah itu semirah membuahkan dah, menghasilkan kejayaan yang gemilang ke apa benda belasah lah. Tapi maksudnya yang penting dalam radar message tu. Okey, itulah cara kita menterjemah. Okey, tolong jangan terikat dengan struktur asal teks sumber. Sebab kita nak pindah, kita nak suruh orang Melayu baca, kita nak suruh orang Melayu dengar, kita nak suruh orang Melayu tonton. So jangan bagi janggal pada orang Melayu tu, supaya
Sebab dia bergantung kat kita untuk faham. Kalau dia pun, kita nak masuk semua benda dan kita nak rasa benda ni kalau tak akan tertinggal fawaid nahwiyah, balaghiyah. Dia balaghah pun tak tahu mendatang apa. Kan? Apa benda ni, orang beli buku terjemahan sebab tak tahu bahasa Arab. Kalau nak suruh belajar bahasa Arab, baik tak payah beli kan. Okay, so apa tujuan kita jadi berterjemah kat situ? Okay, so hati-hatilah. Okay, dalam terjemah. Okay, kemudian budak ni dapat nasihat tu. Okay, dia ambil buah tadi. Ni pakcik ni bagi. So gambar dia macam ni lah Okay. Kemudian زقزق العصفور الصغير وانخفض في طيرانه. Okay. Tengah-tengah duk cakap ni. زقزق العصفور. Okay. Ini satu apa dia panggil? Satu kriteria juga. Kisah-kisah yang buku cerita yang saya bawa dalam kelas baca buku cerita bahasa Arab mingguan saya ni dengan satu medium yang susah nak sebut kat sini. Saya akan pilih kisah yang bergambar, berwarna, berbaris. Kalau boleh, kalau tak ada tak apa. Yang penting ada sikit kurang-kurangnya, biarlah menarik sikit kan, tulisan tu jelas. Macam ni tak apa nak cantik sangat lah. Dia okey lah untuk tujuan promosi kan. Saya akan cari buku yang plot dia ada perkembangan. Dia ada berkembang plot tu. Macam kita tengok movie lah kan. Kalau kita tengok TV ataupun filem, dia mesti sampai sini. Dia jangan monoton. Sebab yang banyak saya jumpa di pasaran, dia monoton. Dah habis pakcik tu nasihat tadi ni. Okay, terima kasih pakcik, saya nak balik dah, saya dah insaf. Itu masalah. Itu masalah. Jadi kita tak dapat bahasa dan budaya tu. Kan? Pakcik tu dah marah dia begini-gini. Lepas tu dia macam, okey lah pakcik, terima kasih lah kan. Pakcik pun bagi syarah, bagi buah. Okay, saya balik lah. Dia akan habis kat situ. Dia kata, kemudian wasyakara kan. Dia kata terima kasih. Confirm je kalau buka buku kat ni. Macam ni, tak. Dia saya baru tak sampai separuh. Baru 11/25 muka surat. Maksudnya, plot baru nak berkembang. Yang menarik. Itu yang menarik. Okay. Kemudian dia kata apa? Zaqzaqal usfuru as-saghiru wal khafada fi tayaranihi. Nadhara al-'ammu 'Imranu ila as-sama'i wa qala hayya ila al-manzili ya Husamu. Al-mataru yushiku an yasquta. Siapa nak cuba terima apa benda makna dia? Arwah dengan ahla sama tak? Arwah dengan ahla ni kat mana pula dah? Macam-macam. Kat mana? Ada sebelum ni okey. Ahla. Ahla ni biasa untuk rasa. Ahla ni manis. Manis lah. Boleh lah kalau bahasa Melayu punya bahasa Melayu kita kata kejayaan yang manis, kejayaan yang indah. Perkataan manis, indah bagai tu sifat adjektif tu kita boleh tambah. Tak ada masalah. Tapi kita tengoklah janggal tak janggal Melayu tu. Tapi Arab ni guna arwah sebab arwah ni arwah kan. Biasa ahla, halwa ataupun ahla ni manis, rasa, dia suruh rasa. Yang ni dia rasa, dia perasaan dalam, perasaan bukan jiwa, bukannya rasa lidah. Yeah, so ada beza Rasa Melayu ni dia tak nampak sangat beza. Macam orang katalah bersihkan najis sehingga hilang bau, warna dan rasa. Bukan rasa lidah, rasa di tangan, rasa di sentuhan. Bukan rasa perasaan, aku rasa dia hilang. Bukan, kena sentuh. Kalau ada licin ke, rasa kesat ke, kan, so kena ada rasa benda lagi ni, ada rasa macam tadi sepatutnya kesat tapi licin. Rasa tu rasa sentuhan, dera sentuhan bukannya rasa dengan lidah atau perasaan. Aku rasa dah okey. Tu kau punya perasaan. Dia tak boleh sebab dia subjektif. Ni sentuh, semua orang sentuh. Ada lagi rasa macam ada najis lagi kat sini. So sentuhan rasa. So Melayu punya rasa ni dia ada 3. Rasa dengan perasaan, rasa dengan lidah, rasa dengan sentuhan. Rasa panas lah. Perkataan sama, Arab tak, Arab lain. So kena beza lah. Okay, kena pandai beza lah kelas jam berapa ni saya boleh jawab. Ini kami mula setengah-setengah malam. Setengah-setengah malam sampai 10.45 lah. Kadang-kadang tu 9.45, 10 sampai 11. Macam tu lah lebih kurang. Kenapa bila saya terjemah jadi bahasa doktor? Bahasa doktor tu macam mana? Tapi hadis tu guna apa ni? TOM tu apa? TOM ni apa? Hadis tu guna TOM. Tak faham, saya tak faham. Okey, apa Mr. Nas Tokmun Ta'am. Ta'am. Ta'am tu rasa.
ta'am tu rasa lidah. Rasa lidah. Itu lain lah. Ta'am tu rasa lidah. Itu lain. Okay. So, kadang-kadang kita tengok konteks lah. Bawakan teks, kita boleh tengok konteksnya apa. Bawa teks. Jangan bawa teks tu je. Kena tengok teks sebelum tu dengan selepas tu. Baru kita dapat, gambaran itu. Siyaqul hal. Sebab saya selalu juga dapat soalan. Ustaz ni terjemah macam mana? Ataupun ni makna apa? Dia bagi teks tu je. Tak bagi tahu buku apa, kitab klasik ke, kitab moden ke, apa nama tu, dia punya ayat sebelum, ayat selepas, page sebelum, page selepas tu tak beritahu. So kita kalau baca pada sebelum ataupun selepas, kita dapat, konteks tu macam ni. Konteks tu, makna siyaqi. Okay, makna tu berubah langsung. Memang cari dalam kamus takkan jumpa. Sebab apa? Sebab penyusun kamus tu dia tak fikir pasal teks kau tu. Dia fikir masa dia buat susun kamus tu, dia ada konteks lain dalam kepala dia. So tak akan berlaku mismatch lah. So kena hati-hati Okay. Yang ni siapa tak cuba lagi pun? Cepat, siapa nak try? Zaqzaqal usfuru as-saghiru. Al-usfur ni biasanya padanan yang biasa orang dulu guna terjemah ni, dia kata usfur ni ialah burung pipit. Tapi sebenarnya usfur ni adalah burung yang kecil lah kan? Tak semestinya burung pipit kan. Cuma Melayu punya tamadun kita biasa kata burung pipit lah, sebab dah enggang pipit tu kan. Tapi boleh je usfur ni apa-apa burung yang kecil lah kan. Padang yang lain, tapi dah kita tak apalah, kita ikut je lah. Kalau kata pipit tu burung kecil, okey lah kan. Tapi burung tiung lah, burung apa, siap rumah tu kan, apa-apa yang burung kecil boleh masuk dalam kategori ni lah. So dia macam umbrella term lah. Usfur ni sebenarnya burung kecil lah, besar kecil. Dah ada lagi as-saghir. Burung-burung kecil. Zaqzaqa. Zaqzaqa yuzaqziqu. Siapa tahu? Zaqzaqa yuzaqziqu. Makna berkicau. Burung-burung kecil berkicauan. Wan khafadha fi tayaranihi. In khafadha yankhafidu tu turun. In khafadha yankhafidu makna turun. Merendahkan. Menurunkan, mengurangkan kan. In khafadha yankhafidu ni, in khafadha yankhafidu, merendahkan, menurunkan, mengurangkan. Di sini terbang rendah. Wan khafadha fi tayarani. Janganlah merendahkan dalam penerbangannya. Memang jam lah, bila pula ada flight ni. Penerbangan tu biasanya untuk flight, untuk kapal terbang ni, dia terbang rendah. Burung-burung kecil tiba-tiba dekat taman tu, tengah-tengah bagi buah, bagi nasihat tadi tu, kelihatan burung-burung kecil berkicauan kemudian terbang rendah. Sebagai businessman saya hafal, la tabi' ma laysa indak. Ni akhir Rizwan, ni hari Senin hari tu kot, saya live kat tu. La tabi' ma laysa indak. Okay, la tabi' ma tu maf'ulun bih akhi. Maf'ulun bih. Betul. Discount, takhfid, ada ya akhi atau ukhta sogu. Takhfid, discount lah, pengurangan harga. Di situ konsep dia pengurangan harga. Kalau pergi haji, pergi umrah, nak minta diskaun kan, sebutlah fi takhfid. Tak perlulah bunyi qalqalah harfu isti'la dan sebagainya, tak payahlah macam belajar tajwid tu kan. Fi takhfid kan, yang penting suara bagi jelas lah. Fi takhfid, dan buat bunyi nada nak bertanya lah, nak minta kurang lah sikit. So memang dia akan bagi kurang. Sebab dia kata, boleh cakap Arab. Lepas tu dia cakap Arab sejam tak berhenti. Kita pun nak tunggu nak buat keluar ayat ila liqa salamah je kan. Okay, wan khafadha fi tayaranihi. Nazara al-'ammu Imran ila as-sama' wa qala hayya ila al-manzil ya Husam. Al-madaru yushiku an yasquta. Pak cik Imran ni dia tengok ke langit. Dia tengok, pandang ke arah langit. Dia tengok ke arah langit Nazara yanzuru, tengok, pandang, lihat, kelih bahasa utara atau bahasa bla-bla apa, bahasa timur. Beza dengan ra'a. Ra'a ni nampak. Okay? Kadang-kadang kita dah tengok, kita dah pandang, kita dah lihat, tapi kita tak nampak. Sebab gelap sangat ataupun jauh pada pandangan kita tak nampak. Atau kecil sangat, kita terpaksa pakai mikroskop. Jauh sangat terpaksa pakai teleskop atau teropong. Ataupun terhalang. Ada dinding, ada hijab. Hijab ni masa yang lebih ni lah kan, masa kiasan lah. Tapi maksudnya, nazara al-'ammu Imranu ila as-sama'. Pak Cik Imran pun bila dah dengar bunyi burung-burung kecil ni berkicauan dan terbang rendah, dia tengok ke langit. Dia tengok ke arah langit. Sambil waqala kat sini, jangan guna berkata dah sebab dah pakai dah tadi. So kita menggesa ataupun mengajak.
hayya ilal manzil. Macam mana nak letak menggesa mengajak ni? Tengoklah maqulul qaul apa dia kata ni lepas titik bertindih. Maqulul qaul dia lah, apa kata-kata dia tu, apa ayat dia. Hayya ilal manzili ya Husam. Jom balik ke rumah Husam. Al-mataru aw syaka yushiku, siapa tahu? Aw syaka yushiku an yasquta. Jap. Saya baca dekat komen. Hujan macam nak turun dah. Hujan macam nak turun dah. Yushiku tu maksud hampir-hampir betul. Aw syaka yushiku ni hampir-hampir. Hampir-hampir hujan. Maksudnya hujan ni sikit lagi nak hujan. Kejap lagi akan hujan. Sebentar lagi hujan akan turun. Tu maksud dia lah. Jomlah kita balik ke rumah Husam, hujan dah nak turun. Diragukan kat mana? Bukan. Imran, ni akhi Imran, ada kena-mengena dengan Imran pakcik ni. Nama watak ni Imran sama dengan akhi Imran kita lah. Bukan diragukan Ausyaka Yushiku ni maksudnya hampir-hampir, nyaris-nyaris. Tapi kita tengok konteks lah, maksudnya kat sini takkanlah kita terima hujan hampir-hampir atau hujan nyaris. Maksudnya kejap lagi hujan nak turun. Okey. Betul. Ada kalimah Yushiku. Ausyaka Yushiku tu hampir-hampir. Hampir-hampir. Okey. Hampir-hampir. Sebab apa? Sebab dalam hadis tu kan, apa nama tu? Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi analogi atau analogi bahasa Melayu. Analogi seorang pengembala kambing. Kambing ni dia jenis tak duduk diam. Okey, kambing ni jenis tak duduk diam. Sebab tu dalam surah apa yang kisah Nabi Musa berjumpa dua orang perempuan kan, imra'atani tazudan, dia dalam ayat tu Allah Taala tak sebut siapa apa maf'ulun bih dia, tapi orang belajar bahasa kena tahulah. Okey, so dia tak sebut, tidak disebutkan siapa objek ataupun maf'ulun bih dia tu. Sedang sebenarnya kambing, rujuk kepada kambing. Sebab kambing ni jenis tak duduk diam. Kalau unta, dia jenis pemalas. Dia akan barik, dia akan mabruk yang sebut mabruk tu maksudnya unta tu akan parking. Unta ni memang jenis parking. Kalau tak suruh dia berjalan, dia takkan bergerak lah. Kambing ni tak duduk diam, lompat sana lompat sini. Saudara-saudara pernah tengok tak kambing Morocco? Kambing Morocco paling best. Atas pokok, dia nak makan daun tu, atas pokok pun dia panjat. Okey, atas pokok. Satu benda kambing yang paling pelik sekali adalah kambing Morocco lah. Atas pokok dia boleh naik. Pokok, dia boleh panjat pokok. Nak makan daun ni pasal. Okey. So, tengok bila pakcik tu cakap macam tu, Husam ni tengok ke langit. Ni usfur tadi burung kecil. Okey. Kita tengok gambar في الطريق إلى منزله مر حسام بالنهر الصغير. Okay. في الطريق إلى منزله مر حسام بالنهر الصغير. Itu kalau kita baca secara ringkas lah. Okay. ولمح شعاعا فضيا. ولمح شعاعا فضيا. ولمح شعاعا فضيا. Dalam في الطريق إلى منزله. Siapa tahu? في الطريق إلى منزله. Siapa tahu apa makna? Dalam perjalanan pulang ke rumah, betul. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Okey. في الطريق إلى منزله. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Marra Husamun bin Nahri Saghir. Husam marra yamurru. Kita padanan dia, ni padanan kalau kita tengok dalam kamus lah, tapi kalau nak padan kat sini kita tengok konteks dia. Marra yamurru, melintas, melalui. Apa lagi? Dua itulah yang terfikir, yang terlintas fikiran saya ni. Marra yamurru, melintas, melalui kan. Sebab tu kita panggil lalu lintas kan. Kita panggil laporan lalu lintas. Marra lalu, marra apa lintas. Melayu ambil dua sekali. Nampak tak unsur lewah? Tapi macam mana bahasa Melayu dia cakap macam tu, so kita ikut je lah kan, lalu lintas. Berita apa? Macam mana?
siaran berita lalu lintas. Macam tu lah lebih kurang kan. Perkataan lalu dengan lintas tu lah lalu nak lintas pula. Tapi bahasa memang macam tu. Mana-mana budaya pun. Kan sudah terang lagi bersuluh. Dah terang nak suluh pergi. Dah macam mana. Dia cakap macam tu. So kita ikut je lah. Macam juga Arab lah. Ada part Arab cakap. Dia cakap. Tadi dia cakap dah. Tu dia cakap lagi. Padahal makna dia sama. Sinonim kan. Seerti. Tapi itulah bahasa. Sebab apa. Benda-benda ni kita takkan dapat. Kita takkan perasan. Kalau kita tak baca buku cerita kanak-kanak. Sebab cerita kanak-kanak ni memang dia nak ajar kita. Nak ajar kita cara nak ungkapkan perasaan. Nak ungkapkan suasana tu. Gambarkan suasana. Macam mana nak gambarkan. Sebab tu kita selalu. Karangan sekolah dulu. Cikgu selalu minta buat apa. Ceritakan pengalaman ceritakan pengalaman cuti sekolah. Cuti sekolah buat apa? Balik kampung. Ceritalah banyak pokok lah. Sebab dia nak kita nak bahasa. Bahasa kena ada budaya, kena ada konteks suasana tu. Kalau kita baca kitab sukatan pelajaran ataupun buku rujukan. Buku tu book asal daripada bahasa Inggeris. Kitab tu ambil Arab. Kitab so samalah. Melayu tak ada perkataan dia. Kita baca buku, kita baca kitab ke, kalau kita hanya fokus pada sukatan pelajaran, silibus kita, muqarrar ataupun buku rujukan ni, dia fokus nak sampaikan ilmu tu lah. Sampai maklumat tu lah. Sampai cukup lah. Tujuan dah tercapai, cukup lah. Bukan penulis tu nak, cara nak sampaikan ni dia bersasra. Tak ada. Dia takkan ajar bahasa. Memang takkan dapat lah. Sebab apa? Dia tujuan dia nak sampaikan maklumat. Bukannya dia nak ajar cara nak berbahasa. Nak bahasa kena budaya lah. So, budaya ni memang kita kanak-kanak lah. Okay. Marra Husamun bin Nahris Saghir. Tolong jangan terjemah Husam melalui atau melintasi sungai kecil. Bukan sungai kecil, anak sungai. Anak sungai. Bahasa Melayu dia ada panggil anak. Anak sungai. Okay. Bin Nahris Saghir. Anak sungai. Okay. Walamaha syu'a'an fiddiyan. Okay. Walamaha. Lamaha ni apa? Lamaha yang mahu. Dia terpandang. Okay, dia terpandang. Syu'a ni apa? Satu apa? Bukan sinaran, satu macam apa? Pantulan. Satu pantulan warna perak. Sudah. Dalam jalan pulang dekat anak sungai ni dia terpandang satu dia terpandang satu pantulan warna perak. Kemudian iqtaraba minas sayyadil ajuz. Iqtaraba minas sayyadil ajuz. Okey, dekat sini penulis atau penerbit menggunakan bahasa Arab moden. Mana bahasa Arab moden, ajuz ni dia guna untuk lelaki. Sebab kalau bahasa Arab klasik ataupun fusha at-turath ataupun fusha at-turath ataupun apa nama? Classical Arabic, ajuz ni sebenarnya untuk perempuan, imra'ah ajuz. Okey? Untuk lelaki yang wanita berusia dia panggil imra'ah ajuz. Okay, dia memang ajuz ni khusus untuk perempuan. Kalau lelaki, syaikh. Okay. Sebab tu iqtaraba minas sayyadil ajuz. So maksudnya dia guna bahasa Arab moden lah. Bahasa Arab moden ni lebih cair sikit lah pada bahasa Arab klasik ni, di mana dia akan bezalah ajuz dia akan letakkan untuk muzakkar, ajuzah untuk perempuan muannas. Tapi kalau bahasa yang klasik sikit kita baca kitab-kitab klasik sikit, dia akan bezakan ajuz ni memang penggunaan dia memang digunakan untuk perempuan yang berusia lah, wanita berusia. Okey, iqtaraba minas sayyadil ajuz wa qad ta'allaqat bi sinnaratihi samakatun fidiyatun ra'i'atun. Qala Husamun lis-sayyadi ma ajmala as-samakata tudhakkiruni biqalami al-fidiyyi. Kat sini baris dia betul. Okey, satu kali je tadi baris dia silap. So dia kata apa? Iqtaraba minas sayyadil ajuz. Iqtaraba siapa tahu? Iqtaraba yaqtaribu. Min. Pasangan dia mesti min. Iqtaraba yaqtaribu min. Pasangan dia mesti min ya. Dia menghampiri seorang sayyad apa nama tu, nelayan ataupun pemancing yang tu seorang penangkap ikan ataupun nelayan yang berusia lah. Ajuz ni yang apa? Yang berusia. Kemudian dia kata apa? Wa qad ta'allaqat bisinnaratihi samakatun fidiyatun ra'i'atun. Wa qad ta'allaqat bisinnaratihi samakatun fidiyatun ra'i'atun. Kemudian dia beritahu apa? Saya okey.
Akhi Umar, sayyad makna pemburu boleh. Sayyad makna nelayan atau penangkap ikan boleh. Okey. Sayyad asal makna pemburu, betul. Sayyad asal makna pemburu. Cuma kalau dipadankan dengan konteks tu, dengan laut, dengan sungai, dengan tasik bagai ni, macam ni anak sungai. So bukan pemburu lah, tapi seorang penangkap ikan. Okey. Sayyadul asmak. Okey. Seorang nelayan tua ataupun nelayan yang berusia, dia kata apa? وَقَدْ تَعَلَّقَتْ بِصِنَّارَتِهِ سَمَكَةٌ فِضِّيَّةٌ رَائِعَةٌ. Siapa nak teka apa makna dia? وَقَدْ ataupun apa terjemahan dia? وَقَدْ تَعَلَّقَتْ بِصِنَّارَتِهِ. Dia letak koma ni nak beritahu ada satu konteks lain lah. Dia nampak pakcik nelayan tua ataupun nelayan yang berusia. Pada ketika tu ada seekor ikan berwarna perak yang cantik. Dah pun terkena pandai senar mata kail. Dah pun kita panggil apa? Makan umpan lah. Makan umpan pada mata kailnya. Senarah maknanya mata kail. Mata kail Kemudian dia puji. Ma ajmalas sama kata. Cantiknya ikan ni. Tuzakiruni biqalamil fiddi. Mengingatkan saya pada pen warna perak saya. Tak kumpau tu apa? Tak kumpau tu makna apa? Sudah. Aduh. Kumpau makna apa? Pernah nampak dekat TikTok ni tapi tak tahu mana. Okay, so bahasa-bahasa ni lah. Bahasa-bahasa basahan. Okay. Ni. Sinarah ni. Ni ada pegang kan. Mata kail tu lah mulut ikan tu lah. Okay. Kemudian bila si Husan ni puji ikan tu, tahu pakcik ni buat apa? Bihubbin qaddamaha lahu as-sayyadu qailan hiya laka khudha. Dia kata apa? Dengan penuh kasih sayang. Tak payahlah terima tu kan. Pakcik tu nelayan tu terus memberikan menghadiahkan ikan tu pada Husam sambil berkata apa? Hiya laka khudha. Ni untuk kamu, ambil lah. Okey. Hiya laka khudha. Ini untuk kamu, ambil lah. Dah puji kan, ambil lah. Okey, kemudian Husam ni pula dia sambung ni, dia kata apa? Qala Husam la uridu samakata. Qala Husamun la uridu samakata. Husam kata apa? Kat sini bolehlah berkata, dah lama tak pakai kan. Okey, berkata la uridu samakata. Saya tak nak. Arada yuridu mahu. Tak nak kan. So tak nak lah. Saya tak nak. Saya tak mahu ikan. Saya tak mahu ikan ni. Okey, samak kalau orang bahasa Arab pula. Kalau orang tanya bahasa Arab ikan apa? Samak. Samak, ikan. Tapi kalau seekor ikan, samakah. Okey. So hati-hati. Kena ni ni dia panggil ismul jinsil jam'i. Saya tak nak ikan ni. Wa innama qalami al-fidiyya sirran aja. Tak habis-habis lagi. Wa innama qalami al-fidiyya. Sini wa innama qalami al-fidiyyu sirru najahi. Di sini silap. Wa innama qalami al-fidiyyu sirru najahi. Dia kata apa? Saya tak nak ikan sebab dia puji ikan ni berwarna berkilat-kilat macam warna perak ni cantik. Pakcik dia berkata, ambil lah kalau nak kan. Ambil lah, pakcik bagi hadiah kat kamu. So dia kata saya tak nak. Dia sebut tadi saya ikan tu warna dia mengingatkan saya pada pen warna silver, warna perak saya tu. So dia kata wa inna ma qalami al-fidiyyu sirrun najahi. Pen saya warna perak tu ialah rahsia kejayaan saya. La astaghni anhu. La astaghni anhu. Janganlah terjemah tidak terkaya apa? Macam mana ni? Janganlah terjemah macam tu, memang pening. La astaghni anhu maksudnya saya memang perlu sangat pada pen tu. Okey, saya tak boleh berenggang langsung dengan pen tu. Okey, pilihlah apa-apa apa ni orang kata olahan yang menarik lah kan. Janganlah tidak terkaya akannya. Memang pening lah kaya tak kaya ni kan. Saya memang tak boleh berenggang langsung dengan pen ni. Tamaman kasinarati allati fi yadika. Seperti sebiji macam seperti manalah mata kail yang ada pada tangan pakcik. Qala sayyad. Pakcik tu pun
menjelaskan ataupun menasihatilah. Sebiji nasihat dia sama macam Bustani tadi. As-sinnaratu la qimata laha min duni sayyadin mahirin yatahalla bis-sabr. Kata apa? Mata kail ni tak ada nilai tanpa tanpa seorang nelayan yang mahir, bahasa Melayu pinjam masyarakat mahir, yang mahir dan kuat bersabar. Tahalla bis-sabr maksudnya kuat bersabar. Sekali-sekala tu sabar, sekali ketiga tak sabar tu memang tak menyabar lah. Macam ni dia orang bersabar kan. Sebelum kita mana ikan tak dapat, tunggulah. Okay. So dia kata as-sinnaratu la qimata laha min duni sayyadin mahirin yatahalla bis-sabr. Mata kail ni tak ada fungsi, tak ada nilai tanpa adanya seorang nelayan yang mahir, yang cekap dan kuat bersabar. Wa ya'rifu mata wa aina yulqiha fil ma, dan dia tahu, nelayan ni tadi tahu, pengail jadi ni tahu bila dan di mana dia nak campakkan mata kail tu dalam air. Okay? Air ni maksud air kolam, tasik semualah. Sebab tu dia guna filma, senang je buat kerja dia kan. Arab senang je letak alif lam, pandai-pandai engkau lah pasang. Air apa? Air sungai, tasik, air kolam, pandai-pandai lah kan. Kita lah kena pening sikit kat Arab ni, sebab kena pecahkan ni, kena hurai apa alif lam ni merujuk pada apa. Ma'al bahar, ma'al apa, nahar. Okay. Wal qalamu la qimata lahu min duni talibin mujtahidin. Dan pen pun samalah. Begitu juga dengan pen tak bernilai tanpa ada seorang pelajar, tanpa ada pelajar yang bukan tanpa lah, mindu ni tak sedap kalau cuma tanpa. Begitu juga dengan pen, tak ada nilai kalau tak berada pada tangan pelajar yang rajin. Thiq ni huruf tha. Thiq biqudratika ala najah ya Husam. Husam percayalah. Tiba percayalah. Percayalah dengan kemampuan kamu untuk mencapai kejayaan, untuk berjaya. Okey, Husam, percayalah dengan kebolehan kamu untuk berjaya. Okay. Tak perlulah terlalu bergantung pada pen tu. Okey. Kemudian tengok ni pak cik tadi. Okey. Kemudian tiba-tiba طفت على السطح أسماك. Ni jamak dah. Samak ikan, samakah seekor ikan. Asmak ikan jamak lah. طفت على السطح أسماك فضية صغيرة. طفى يطفو ni طفى على يطفو على maksudnya terapung. Okey, ikan-ikan berwarna perak, ikan-ikan kecil berwarna perak. Ikan-ikan kecil berwarna perak terapung-apung di atas permukaan air. Nampak tak? As-sath, permukaan apa? Arab senang letak dia bilang, kau pandai lah fikir. Permukaan air. Kan permukaan kertas pula, permukaan air. Okay, permukaan bulan tak kena lah, permukaan air. Ikan kecil berwarna perak terapung ataupun timbul, senang. Terapung ni tak kena. Timbul di permukaan air. فقال الصياد ها هي الأسماك طفت على السطح المطر إذن يوشك أن يسقط عد إلى منزلك بسرعة يا حسام. Okay. Kemudian si nelayan atau pengail ni dia kata apa? Dia pesan ataupun menggesa menyuruh si Husam ni, dia kata apa? Ha hiya al-asmaku tafat ala sath. Ini ikan-ikan ni dah pun timbul pada permukaan air. Al-mataru idzan yushiku an yasquta. Hujan dah nak turun dah ni. Ud ila manzilika bi sur'atin ya Husam. Husam, cepat-cepat balik ke rumah. Saqatat qataratul matar. Okey. Lepas cakap tu, titisan hujan pun turun. Wa fi tariqil 'audati lam tufariq Husaman. Kalimatul Bustani was-sayyadil ajuzi. Okey. Innama ni macam hanya sanya lah, hanya sanya. Tapi tengok konteks juga lah, hanya sanya pun.
Ada setengah tu kita diamkan. Dalam terjemahan kadang-kadang kita kesampingkan, kita kena bezakan mana satu mesej utama, mana satu mesej sampingan. Mesej sampingan kita boleh kesampingkan dia kalau dia mengganggu pemahaman mesej utama. So kita kena tahulah mana satu utama dalam ni, mana satu yang kesamping, yang boleh dikesampingkan. Yang boleh dikesampingkan maksudnya yang boleh didiamkan dalam terjemahan kita. Okay. So kat sini dia kata apa? Saqat titisan hujan pun turun. Kemudiannya wa fi tariqil audati lam tufariq husaman kalimatul bustani was-sayyadil ajuz. Dalam perjalanan pulang ke rumah, kata-kata tukang kebun dan juga pengail ataupun nelayan tua ni tak terngiang-ngiang. Walaupun dia guna nafi, tapi kita boleh guna isbat. Okey, nafi dengan isbat ni maksudnya satu, dia guna ayat nafi, kita guna ayat penyata. Okey, dia buat penafian, kita buat ayat penyata. Dalam perjalanan pulang ke rumah, kata-kata tukang kebun dan juga nelayan tua ni terngiang-ngiang atau terbayang-bayang, terngiang-ngiang lah, terngiang-ngiang di telinga Husam, ataupun terngiang-ngiang lah di telinga Husam. Dia ulang-ulang. Okay, apa kata-kata tu? Apa kata-kata tu? Dia kata apa? Okay. Dia kata apa? Bihtimamin wa hamasin raja' Husamun durusal imtihan. Sampai saja ke rumah, Husam ni dengan penuh semangat, dengan penuh tekun dan semangat, dia mengulang kaji pelajaran tu, peperiksaan dia lah. Rattaba maktabahu wa min bainil kutubi atalla al-qalamu bi bariqihil findhi. Dia sampai ke rumah dengan penuh semangat, penuh tekun ni, dia pun nak ulang kaji pelajaran lah, Husam ni. Kemudian dia susun meja dia, yang semua sabut tadi tu, rattaba maktabahu, dia pun susun meja dia. Wa min bainil kutub, dari celah-celah buku, atallal qalamu bi bariqihil findhi, ternampaklah pen dia yang berwarna perak. Okay, bariq ni asalnya makna kilauan, kilat. Tapi taklah, maksudnya dia ternampaklah, pen dia warna ni, so lampu tu akan pantun ke mata dia. So ada pun pen tu kat atas meja. Wa bi farahin qala lahu Husamun bahathtu anka fi kulli makan. Bahasa'an dia bahasa'an mencari. Wa bi farahin qala lahu Husam. Husam pun dengan gembiranya katalah, tak payahlah kata padanya, berkata, bahathtu anka fi kulli makan, aku cari kau di mana-mana saja. Okay, jangan terima di setiap tempat, di mana-mana. Aku cari kau merata ceruk kan. Aku cari kau di merata tempat. Okay, rupanya ada kat sini kan. Okay, kemudian dia punya pen boleh cakap dah. Patutlah tuyul. Okay, qala al-qalamu ana aidan intazartuka ya Husam. Pen tu pun menjawab, saya juga menunggu kamu Husam. Min dunika la qimata li, tanpa kamu tak adalah nilai saya. Fi yadika ash'uru bil haya, berada pada tangan kamu ni saya berasa hidup saya rasa hidup saya ni menjadilah, saya rasa hiduplah di tangan kamu tu. Ma'aka yaghmuruni nurul ilmi wa farhatun najah. Okay, bersama-sama dengan kamu ni saya akan dilimpahi dengan cahaya ilmu dan keseronokan cemerlang dalam pelajaran lah. Okay, kemudian dia kata apa? Fi tariqi audatihi ila al-manzili fakkara Husamun wa sa'ala. Saya rasa dia dah skip, dia dah silap 2 page tadi tu sampai belakang lagi. Tapi tak apalah. Fi tariqi audatihi, dalam perjalanan pulang ke rumah, fakkara Husamun wa sa'ala. Husam ni dia berfikir, dia tertanya-tanya. Kaifa arafa al-ammu Imranu min al-usfuri anna al-matara ala washakil suqut. كيف عرف العم عمران من العصفور أن المطر على وشك السقوط. Ada wasyakis suqut. Maksudnya dia kata, macam mana Pak Cik Imran ni boleh tahu daripada burung-burung kecil tu yang hujan ni akan turun sekejap lagi, sebentar lagi.
Okey, soalan dia. Kemudian dia tanya lagi, ولماذا تطفو الأسماك فوق سطح النهر قبل سقوط المطر? Dia kata apa? Dan kenapa ikan-ikan ni timbul atas permukaan air atau permukaan air sungai sebelum turunnya hujan? So dia tertanya-tanya lah, kenapa lepas tu dia dah balik rumah baca buku, barulah dapat idea. Okay, apa penjelasan dia? Hina yakunul mataru ala washakis suqut, ketika mana hujan ni hampir-hampir akan turun, yakunul hawa'u muhammalan bil bukharil kathif alladhi ya'uqu tayaran al-usfur. Udara yang membawa bukhar asap tebal ni, asap kenderaan, asap kilang sebagainya, yang tebal ni akan menyukarkan, akan menghalang atau menyukarkan burung-burung yang terbang. Wala taqwa ajnihatuhu as-saghiratu ala wala taqwa ajnihatuhu ad-dha'ifatu ala muqawamati al-hawa'i fayankhafidhu fi tayaranihi. Jadi bila nak dekat hujan, udara yang membawa asap tebal ni, udara sekeliling ni akan bawa asap tebal, jadi menyukarkan burung-burung terbang. Dan sayapnya, ajnihah ni sayap, sayap burung yang lemah ni tak mampu untuk mengatasi ataupun bolehlah mengatasi udara yang penuh dengan asap tebal ni. Fayankhafidhu fi tayaranihi. Jadi burung-burung ni pun akan terbang rendah. Akan terbang rendah. Okey. Itu penjelasan dia lah. Yang kedua, wa qabla nuzulil matari, sebelum turunnya hujan, yaqillu al-oksigen dakhila miyahil anhar. Oksigen akan berkurangan dalam molekul oksigen akan berkurangan dalam air sungai. Fatatfu al-asmaku ala sathil ma' litastanshiq al-hawa'a. Jadi ikan-ikan ni akan timbul. Ikan-ikan akan timbul atas permukaan air untuk menghirup udara, masuk oksigen lah. Wa yasta'idul jami'u hinaha liistiqbalil matari bikulli sa'adatin wa farahin. Jadi semua apa? Harap senang semua. Pandai-pandailah pasang. Semua orang, semua haiwan, semua hidupan, katalah semua hidupan akan bersiap sedia untuk menyambut kedatangan hujan ataupun turunnya hujan dengan gembira. Sa'adah, janganlah saya sa'adah gembira, saya sa'adah bahagia sa'adah, tak. Sa'adah dengan farah sama makna. Sebab tu dia letak bikulli sa'adatin wa farahin. Ni itnab. Itnab ni maksudnya dia memang dia datang satu set macam ni lah. Okay. Cuma kita nak terjemah, adakah perlu terjemah satu set ataupun ala kad? Kalau kita terjemah satu set dan bahasa Melayu tu tak rasa janggal, okey. Tapi kalau rasa janggal, kita terjemah ala kad. Kita ambil je salah satu makna. Dengan begitu gembira, dah cukup. Tak payah gembira dan suka ria apa semua. Kalau rasa macam panjang sangat ataupun janggal sangat, kita pilih satu cukup, ala kad. Okay? Yang penting jangan ubah makna lain lah. Jangan pindah message. Pindah tak apa, pindah tak boleh. Okay. An-nihayah. Okay, tamat dah. Okay. Sekejap saya tengok pada ni kalau ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan live kita ni. Ini ialah sesi simulasi lah. Macam ni lah saya buat kelas saya lah. Kelas mingguan dalam talian menggunakan satu medium yang rupanya tak boleh sebut. Harga pun tak boleh sebut. Okay, yang boleh sebut 9.30 malam, 9.45 malam macam tu lah. Kenapa saya buat malam? Dan kita ada peserta dari Timur Tengah, dari dari Mesir, Jordan, Arab Saudi dan juga Maghribi. Sebab kita malam, dia orang siang kan, petang lepas zuhur. Jadi lepas habis kelas, jadi sedap lah masuk kelas saya tu. Okay, jadi kami akan bergila-gila baca, bariskan dan terjemahkan lah. Cuma sebelum mula kelas tu biasanya saya akan ta'aruf sikit lah. Saya akan berkenalan sikit. Jadi saya tengok siap-siap lah nak apa dia panggil, volunteer tak untuk dipanggil, dia petik nama untuk baca lah. Taklah saya seorang je baca sebab tak bosan kan. Sebab saya difahamkan suara saya ni dia macam apa,
boleh menyebabkan orang insomnia tidur. Okey, sekejap saya baca ni. Faiza Fadilah. Arafah ni tahu. Arafah tu tahu Ustaz ada jual buku-buku ni ke? Tak. Buku-buku ni saya tak jual. Buku cerita kanak-kanak ni saya hanya buka kelas saja. Okey, menggunakan bahan yang saya dah kumpul, dah tapis, dah saring lah. Yang mana sesuai, mana tak sesuai. Okey. Kalau nak beli buku bercetak, ada beberapa penerbit, beberapa orang yang saya boleh cadangkan lah. Namanya Ustaz Syahmi Ahmad. Di Rumah Biru boleh cari beliau. Dan juga Ustaz Nuaim Ishak, Rumah Biru. Dan boleh DM saya lah, nanti saya bagi nombor wasabi. Macam-macam. Apa nama, dua orang ni lah. Ni memang trusted, tested. Trusted, tested tu sebab saya memang cerewet sikit. So, dia orang memang boleh ikut lah benda dengar cakap saya lah. Alhamdulillah. Buku tu memang cantik lah dia sampai daripada mana yang dia orang ni kan. Sebab kalau nak cari buku bercetak kat Malaysia ni, contoh macam baru ni saya ada iklankan, ada kedai dia buat, kedai buku agama tapi dia buat buku lelong kan. Tengoklah buku dia kan. Bengkok Keledor kan. Dia tak pandai jaga. Kan. Masa dia bawa dari Timur Tengah tu, tak pandai jaga. So lah, tapi tak apalah, dia lelong pun kita ambil lah kan. Daripada terbiar itu baik saya baca. Okay. Kalau yang ada juga laman web atau apps yang berbayar. So saya boleh langgan lah. Dia bagi bahan. Yang saya gunakan untuk kelas-kelas saya ni, ada yang dari laman web dan apps berbayar ni lah. Okay, dia boleh ni lah. Okay. Mudhaf ilaih ke? Faizillah ni soalan kat mana ni? Mudhaf ilaih kat mana tadi ni? Kenapa tak boleh sebut harga? Saya dipahamkan tak ada benda yang ni lah. So better DM lah. Sebab lagi pun saya nak huraikan dia punya saya punya kelas ni, kelas baca buku cerita bahasa Arab menggunakan medium. Satu medium, bukan TikTok, yang mana kita boleh buka mic, kita boleh bergila-gila lah. Saya baca, bariskan dan terjemahkan, kemudian pass baton lah, kemudian patah balik ke saya, kemudian ni sampai habis kelas. So 9.30 atau 9.45 sampai 10.45 atau 11 malam lah. Tengok pada ni lah, tengok pada jadual kita ada Isnin ada, Selasa ada, Rabu ada, Khamis ada, Jumaat ada, 9.30 malam Cuma boleh pilih lah kalau kata hari apa yang free. Kata hari Jumaat saja free. So masuklah setiap hari Jumaat dalam sebulan tu, mungkin ada 4 kali atau 5 kali perjumpaan. Selepas kelas ada grup peserta. Grup peserta juga. Jadi dari sudut bayaran dan cara, contohlah kalau saya free 3 hari dalam seminggu, saya free Isnin, Selasa, Khamis, dia akan dapat diskaun lagi lah banding harga satu kelas sahaja, sebab dia ambil combo kan. Itulah. Jadi ada bahan lah, ada cara juga diskaun sebagainya tu. Memang boleh DM dan WhatsApp saya lah. Sorry. Saya boleh DM saya lah dan klik pada link kat ni lah. Okay. Apa nama tu? Betul, Syed Syahmi Ahmad. Best ni nak beli kat mana Ustaz? Apa nama tu? Yang ada di pasaran Malaysia ni kena pandai selam. Mana-mana kedai buku yang ada di pasaran Malaysia ni kena pandai selam. Macam ni saya jumpa dekat dia sebenarnya buku lelong. Dia buku lelong. Dia elong stok dia. So saya pun ambil lah, menyelam lah, duduk situ bersila. Memang duduk bersila terus. Kan. So macam tu lah. Tapi itulah buku cerita kanak-kanak yang nak ada di Malaysia ni payah lah. Sebab biasanya masuk dalam kat Malaysia ni buku sukatan pelajaran dan buku rujukan. Sebab itu yang permintaan tinggi. So InsyaAllah moga-moga lah saya mula buat kelas ni tahun 2025, Oktober 2025. So mengharapkan adalah permintaan yang banyak supaya sahabat-sahabat kita ni yang buat masuk buku dari Timur Tengah ni, dia buat masuk juga buku cerita kanak-kanak ni. Sebab apa, bukannya hari-hari kita baca buku rujukan. Buku nama pun buku rujukan, rujuk bila perlu kan. Buku sukatan bila bila belajar kita pakai, habis periksa kita simpan kan. Kecuali kalau memang kita mengajar tu cerita lain lah. Tapi kalau buku untuk santai, baca santai, ni buku cerita kanak-kanak lah. Nak baca cerpen novel tu panjang dan tinggi. So kita kena ni lah, kena cari buku cerita kanak-kanak lah. Buku cerita kanak-kanak nipis je. Cari ada warna, gambar, ada baris. Cuma baris tu hati-hati. Maklum banyak kali sebab Arab ni dia macam merkap sikit kadang buat kerja. Itulah. Cuma kena beli kuantiti banyak sebab dia nipis kan. Jadi
kawan-kawan kita yang buat masuk dari Timur Tengah ni, terutama dari Mesir. Mesir the best lah sebab dia murah dan segala mak nenek ada kat situ. Buku yang negara lain tak bagi, dekat negara dia insya-Allah boleh jual. Okay, apa nama tu, dia buku cerita ni kena beli yang kuantiti banyak barulah sampai ke, sebab dia orang kira kilo. Kargo udara, kargo laut ni kira timbang kilo. Ataupun tumpang beg pelajar kan, tumpang beg pelajar yang balik Malaysia dia jual. Dia jual pun kilo, 1 kilo RM10. Jadi kena penuhkan 1 kilo. Harga buku satu, lepas tu kena kira package untuk hantar dulu jugalah. Dan 2 orang trusted personal shoppers yang duk bawa masuk buku Arab dari Timur Tengah ni, dari Mesir ni, saya percaya 2 orang saja. Apa nama tu, yang lain tu boleh. Saya percaya, bukannya tak percaya, cumanya yang saya betul-betul dah trusted, tested. Maksudnya saya ni agak cerewet. Saya nak buku tu kalau kat kedai, dia ambil gambar tu, buku dia tak ada koyak, tak ada cacat celah lah. Nak sampai kat saya, janganlah jadi belacan dah. Sebab saya pernah lah pengalaman kan, macam apa ni kan. So tak cantik lah kan. Kita nak macam mana yang ditunjukkan gambar. Okay, ni buku dia, ambil gambar, kita bayar, lepas tu lain kan, dah terkelepit dah, itulah ini kan. So tak nak lah. So diorang 2 ni memang dengar cakap saya lah. So itu kata cerewet tu, dia tested sebab apa. Memang saya kata okay, balut macam ni, bungkus macam ni, kena letak cupboard, kena letak kotak macam ni. Dan diorang ikut. Yang lain tu bila saya cakap ni, tak apalah Ustaz. Okay, saya pun tak apalah kan. Saya cari orang yang boleh dengar cakap lah. Okay, apa ni, Ustaz Ajak Arab tak. Okay, dari sudut teori, saya ni sebab saya dulu bukan bidang bahasa Arab. Saya bukan bidang bahasa Arab. Jadi saya cari, saya ni agak survival lah. Bahasa Arab survival. Survival lah kan. Jadi macam mana kita nak ni? Kita nak apa orang kata, kuasai dengan cepat, apa orang kata, tepat, tapi tak terlalu ni sangat lah. So kita ambil yang praktikal, betul-betul hands on, betul-betul praktikal lah. Jadi kalau yang macam Arab sebagainya, akhi boleh join kelas Ustaz Syafizul Abdul Hamid. Okay, boleh. Ni nombor dekat sini boleh letak link sebab saya kadang-kadang bagi link dia tak lepas. Saya tak faham, sebut tu tak boleh, ni tak boleh, banyak sekadar tu. Okey, Ukhta Saadah nanti boleh DM saya lah, saya bagi. Okey, siapa nak nombor telefon ke, nak tanya pasal kelas ke apa benda ke, ni lah. Okey, saya sebelum ni memang belasah saya tulis sana, tulis sini, saya ni rupanya okey, ada peringatan lah, ni tak boleh, ni tak boleh. Okey, so nanti DM lah ataupun link dekat bio tu ke Wasabi saya lah, senang terus direct kan. Okey, 129. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Biasanya saya buat sebenarnya saya nak faham orang cakap Arab betul. Cuma kena Ukhta Faizah Fadilah kena belajar asah 2. Satu, kemahiran, sebab kadang-kadang kita masuk kelas ni, dia ajar kita teori, ilmu pengetahuan, bagus lah kan, dapat pahala sebagainya. Cuma dari sudut aplikasi tu macam mana kita nak ni, kita yang kena sama cari kelas ataupun kita kena apa nama tu, kena kemahiran bahasa ni ada 4. Dia pasang. Kita insyaAllah dengan banyak membaca, kita mudah menulis. Dengan banyak mendengar, kita mudah bercakap. Okay, sebab tu 2 pasangan ni, membaca, menulis dan mendengar, bertutur ni, ini yang baca menulis ni, dia akan jadi penterjemah yang bagus. Kalau dia kuatkan untuk 3 bahasa lah. Setakat ni saya sebut 3 bahasa sebab itulah 3 bahasa utama yang biasa orang tahulah kan, Arab, Inggeris, Melayu. Apa nama tu, kalau nak jadi jurubahasa, interpreter ni, dia kena kuat mendengar, banyak mendengar dan bertutur lah kan. Dia kena asah, latihan dia lain-lain. Tapi sebenarnya biasanya dalam pasaran tu, biasanya orang tu lah jurubahasa, orang tu lah penterjemah. Tapi skill set dia lain. Jadi contoh-contoh macam Ukhta Faizah Fadilah katalah nak faham orang Arab cakap, saya cukup cadangkan sekarang ni ada satu trend yang bagus, mana kita ada podcast. Kalau dulu orang kata pun kalau contoh kalau orang tanya nak latih listening speaking untuk bahasa Inggeris, tonton dia punya
TV dan rancangan TV dan filem dia. Untuk Arab jangan. Untuk Arab tak boleh. Dia akan bercakap sangat laju, dia tak fikir kita sebab dia memang bukan tujuan dia itu. Tapi kalau bahasa Inggeris, terutama yang American lah, American punya, cuma kena pilih lah genre ataupun bidang dia lah kan. Dia sebut sangat jelas. Okay, dia sebut tu sangat jelas dan fasih lah. So kita dengar, kita boleh tiru kan. Jadi telinga kita dah biasa. Cuma untuk Arab ni ada satu genre yang bagus, iaitu podcast. Podcast ni sebab dia tak kalut sangat. Host tu tak kelang kabut nak jadi panel. Sebab kalau TV, host tu kadang perempuan, yang datang tu lelaki. Oi, dia naik sama naik, dia tepuk meja lagi kuat daripada lelaki tu. Kita nak takut ni nak bergaduh ke nak bincang. Jadi memang untuk Arab ni better podcast lah. Podcast cari yang dia cakap Fusha atau bahasa Arab baku, dan dia agak tenang sikit cakap tu. Jangan kelang kabut sangat nak gimana kan. Tak sempat record. Okay, jadi inilah. Jadi kena mulakan dengan dia case by case lah. Macam contoh saya tak tahu saya tak pasti sejauh mana tahap penguasaan bahasa Arab Faizah Fadilah, jadi kena inilah, kena uji sendirilah. Okay, mungkin contoh kalau saya jarang nama sekejap lagi, sesuai untuk saya tak sesuai untuk ni, so kena test, try and error lah. Okay, benda ni pernah belajar bahasa Arab Al-Quran. Okay, suggestion podcast tu lah. Nak suggest pun susah juga, sebab apa, tengok pada ni lah. Cuma ada cari yang level dia tu kena dengan kita. Dan satu lagi, kat YouTube dia boleh kontrol kelajuan bercakap kan. Dia ada 5 speed, jadi kita boleh kontrol kelajuan dia bercakap supaya kita nak dengar. Dan kalau boleh jangan dengar banyak sangat. Dan ada juga bahan untuk cerita kanak-kanak Arab ni, ataupun bahan kanak-kanak Arab yang ada di dia taklah podcast tapi rancangan kanak-kanak. Kita dengar. Rancangan kanak-kanak takkan tak boleh kot. Cerita pasal budak tadika, budak sekolah rendah. Kita dah kita biar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan anak Arab, barulah sedap nak cerita bab nahwu sorof ke apa semua subjek tu. Sebab benda-benda subjek ni semua, teori-teori ni sedap kalau sebab dia memang ditulis, dikarang untuk orang yang dah ada basic yang sangat kuat. Dan memang untuk anak Arab pun sebenarnya. Kita yang menumpang, cuma kita menumpang tu kita kadang tak cukup persiapan. Ni podcast ni banyak dekat YouTube lah. Cari kat YouTube. YouTube betul. Cari kat YouTube. Saya nak cadangkan pun nanti takut cadangan saya tu saya okey, bagi orang lain rasa tinggi lagi. So contohlah macam ada satu Dr. Ashanqiti ni. Ni sedap sebab dia sebut satu-satu sepatah-sepatah. Yang penting ni lah, cari je lah. Ada juga Sulaiman bukan Al-Uyuni. Al-Uyuni dia tak apa sedap sangat cakap. Allah, tadi lupa. Al-Harbi nama dia. Ali Al-Harbi ke apa. Dia sedap. Cuma dia muka dia tak muka dia garang sikit lah. Macam ni. Macam share-share sikit lah kan. So kalau Omar Ashanqiti nama dia. Muhammad Al-Mukhtar Ashanqiti. Ada 2 orang nama dekat-dekat. Tapi yang ni Dr. Muhammad Omar Ashanqiti ni geng Mauritania lah. Dia best lah. Dia cakap tu slow lah. Bukanlah slow maksudnya. Dia tenang. Dia cakap tu relax. Kita pun tak rasa serabut sangat. Ni nak gaduh dengan aku ke apa. Kita nak tujuan nak belajar bahasa kan. Okay, betul. Ali Al-Harbi. Ustaz ada jual buku-buku yang digunakan. Buku dalam Aisyah Akmal, buku dalam kelas saya hanya perlu sediakan buku nota saja. Okay, buku nota saja kalau nak catat lah apa-apa nota bahasa. Contoh macam kami, sebabkan saya tukar-tukar kelas, saya tukar-tukar penerbit setiap minggu, saya tukar-tukar penerbit, saya tukar-tukar negara. Jadi kita akan dapat bukan takat bahasa, bukan takat cerita, bukan takat bahasa, tapi budaya. Oh, Arab sebelah Syam, Levantine, Lebanon, Syria, Jordan, Palestin, Iraq ni dia tak pakai kurah, dia pakai apa? Tabah. So daripada situlah kita dapat maklumat. Oh, dia pakai tabah. Contoh macam Acim menyorok kan, yang tutup mata lepas tu kira sampai 10, lepas tu cari kawan-kawan tu kan. Dalam cerita kanak-kanak lah kita jumpa Arab cakap apa mainan ni. Takkan tak ada lah kitab Usuluddin, Usul Fiqah nak cerita pasal ni, tak ada lah. Okay. Okay. Kata Faizah Fadilah lagi saya ni saya tengok DM. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada live sesi live yang akan datang.
Biasanya saya akan live selepas kelas lah, selepas kelas. Tadi ke habis kelas. So semalam nak live tu rasa macam lewat dah ni. Okey kot 12. Tapi tak apalah. Saya akan lebih aktif live lah insya-Allah untuk mempromosikan simulasi ataupun demonstrasi kelas-kelas saya lah. Okey. InsyaAllah apa-apa nanti boleh DM, boleh WhatsApp, boleh rumah biru, rumah merah dan sebagainya lah. Rakaman live semua ni saya letak dekat rumah merah. Faham tak? Faham tau. Rumah merah. Macam-macam lah. Rumah biru, merah, hijau semua ada Okay, insyaAllah arakum fil halaqatil qadimah. Akhir event, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Laila Sa'idah, tisbahu ala khair. YT. Okay, YT. Saya kena belajar benda-benda ni. Baru masuk 2 bulan. Okay, jumpa lagi di YT di yang biru nak panggil apa? Rumah merah YT. Rumah hijau Wasabi. Macam-macam Kalau yang kita search engine tu kan, dia ada satu boleh kita boleh buat kelas tu, dia panggil apa? Yang tak nak kena kacau live ni. Macam-macam Dulu main sebut saya main sebut lepas tu kan kena tegur. Sudah. Okey. Sama panjang ni pukul 2 pula ni. Okey, aku dah qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang tu pun Faizah lain. Okey, tak apa. Satu lagi G. Okey, assalamualaikum.